الدعوة والإرشاد العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد عليه رحمة الله نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين أن قال في فصل firman Allah Ta'ala wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Ta'ala berfirman bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu hudan lin-nas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu, wal furqan, dan membezakan antara kebenaran dan kesesatan. Jadi ayat ini ayat 155 daripada surah Al-Baqarah, inilah ayat yang memberitahu kepada kita ayat yang memberitahu kepada kita erti kenapa bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat pada bulan Ramadan dimuliakan Allah bukan kerana ibadah puasa itu sahaja, akan tetapi atas apa yang Allah Taala anugerahkan kepada kita, iaitu Al-Quranul Karim. Nah, di sini kita memandang Al-Quran itu sebagai kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi persoalannya adalah, apakah kita menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk daripada Allah dan juga cahaya hati bagi kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Kalau kita lihat dia, subhanallah, kita tak boleh samakan Al-Quran dengan kitab-kitab biasa. Bahkan tak boleh samakan Al-Quran dengan apa-apa sekalipun. Kerana Al-Quran itu adalah, dia bukan ciptaan dan dia bukan tulisan, tapi dia adalah kalam, kata-katanya Allah Subhanahu Wa Taala sejak azali. Dan Al-Quran itu merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hidayah ini berbentuk cahaya. Saya ulang, hidayah ini adalah berbentuk cahaya. Nah, maka kerana itu, kalau kita baca Al-Quran dengan pandangan Al-Quran itu hanyalah kitab yang ditulis, yang dicetak, maka kerana itu kita tidak akan ada minat terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita membaca Al-Quran daripada pandangan Al-Quran itu cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya apa? Ada yang Allah nak sampaikan, ada message yang Allah nak sampaikan. Tapi message itu sebelum dia sampai kepada kita, dia memberikan kepada kita hidayah dahulu. Maknanya apa? Kita diberi petunjuk dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mendapat message ataupun ayat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya bagi contoh. Kita ni kan sekarang, kalau kita apa itu, handphone kita, orang sekarang dah jarang baca surat. Betul tak? Orang dah jarang baca surat. Hatta di rumah kita pun kadang-kadang ada bil, kita dah tak tengok surat lagi dah. Kenapa? Sekarang ada application dia kan, SP ada app dia, Starhub ada app Singtel aja. Kalau kita nak bayar bil, dulu bayar bil buka surat. Pergi letterbox buka surat, pergi AXS machine baru boleh bayar, atau pergi Singapore Post baru boleh bayar. Sekarang tak bayar sebab tak payah tunggu surat. Buat apa tu? Buat sampah je surat tu kan kat kita punya letterbox. Kita bayar sekarang semuanya online, subhanallah. Nah, bila kita buka surat, ingat tak zaman di mana semuanya surat? Bila kita dapat surat, kita tengok logo dia dulu. Kan? Kita tengok logo je tu dia. Okey, sebelum tu lah. Kalau kita menantikan surat, kita cakap, aku tengah tunggu ni, surat ni belum sampai-sampai, surat belum sampai. Bila kita apa tu, dalam perjalanan pergi ke letterbox, itu perjalanan kita kan bukan perjalanan yang sia-sia. Maknanya apa? Kita kadang-kadang darah gemuruh tau. Harap-harap adalah surat tu. Harap-harap adalah surat tu. Surat penting. Lepas tu bila kita buka, tengok kat dalam, oh, ada stek surat. Oh, hati kita lagi berdebar. Keluarkan surat. Tak sempat tutup tu pun letterbox tu. Kita buat apa? Bilik dulu surat tu. Kita tengok kan, okey, ni apa? Ada logo dia ni. Kadang logo tu kita nampak. Contoh, kita tengah tengok surat tu mungkin daripada organisasi tertentu ke, ataupun mungkin daripada orang yang kita tulis surat lah. Tunggu dia balas. Nampak surat tu daripada orang tu ataupun daripada organisasi tu kan. Surat lain kita tak peduli pun. Walaupun kat dalam tu semuanya masih ada yang penting. Tapi yang kita nak cari tu satu tu kita dah dapat tu. Alhamdulillah. Nah, itu kan kita pun tutup letterbox, kita balik rumah. Dalam perjalanan balik rumah tu, tak peduli pun amoy yang kita jumpa, nyonya yang kita jumpa, apik kita jumpa. Pasal kita sibuk masih tengah bilik surat. Kadang tak sampai sempat rumah, kita dah buka tu surat dulu. Kenapa? Kita tahu kat dalamnya adalah sesuatu yang kita sedang menanti-nantikannya itu. Nah, itu perasaan terhadap kita bila kita buka surat. Apatah lagi buka surat daripada orang yang kita rindui, contohnya. Mungkin keluarga kita, dia kerja rantauan dan sebagainya tu. Dulu kan tak ada uh,
Tak ada phone kan. Kalau ada telefon, nak telefon mahal, tulis surat contohnya itu. Dia nak tunggu surat tu sampai, ya Allah, kan berdebar-debar hati kan. Agak dah masuk ke belum? Agak dah masuk. Kita tengok luar tingkap, tengok postman datang bawa skuter kan dulu tak. Tengok dia sampai ke. Bila sampai tu kita turun cepat-cepat itu. Kan subhanallah, berdebarnya itu kan subhanallah. Nah, itu perasaan ada tak pasal perasaan itu bila kita nak buka Quran? Tak ada kan? Betul tak? Kenapa? Kerana kita anggap Al-Quran tu hanya kitab aja. Maknanya bila kita asal Quran tu kena baca, asal Quran tu tajwid, asal Quran tu hukum. Itu je yang kita tahu. Tapi yang kita gagal faham adalah Al-Quran itu adalah cahaya yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Jadi kalau sekarang nak berikan perumpamaan, orang dah tak tengok surat, sekarang orang tengok phone. Nah, phone ni subhanallah kita lihat dia tak keluarkan cahaya, dia keluarkan lampu. Cahaya lah itulah senang kata lah kan cahaya. Tapi cahaya dia tu tak menghidupkan hati kita tau. Cahaya tu dia merosakkan mata banyak. Eh, dan kita lihat bagaimana bila kita kadang phone kita kan, bila kita tak pakai phone kita skrin dia hitam. Tapi bila ada notification masuk, ada WhatsApp masuk, ada apa-apa masuk, nanti kan dia akan hidup. Bila dia hidup nanti dia akan kasih notification. Oh, WhatsApp masuk. Oh, kita bila tengok WhatsApp masuk je kita ada tu apa tu hati tu nanti kadang-kadang ada tak sabar nak check, nak check. Padahal maaf kata ya, kadang-kadang kita tengah solat. Pasal phone tu kat bawah. Betul tak? Jadi bila kita, ada mesej lah. Padahal tengah solat tau. Tapi macam tak sabar. Ya, siapa mesejnya? Siapa mesejnya? Siapa mesejnya? Bila tengok mesej tu, alamak. Alah, ustaz pula hantar Zoom link untuk besok lah. Kan, ingatkan apa lah. Kan? Contohnya. Kan? Baru fikir, ingatkan ada apa tu? Apa tu mesej daripada kawan-kawan apa alamat Zoom link lah untuk besok lah penat lah apa penat contohnya kan. Jadi yang ni kalau kita nak tengok itu cakap WhatsApp kalau orang yang ada social media contoh ada Facebook ada Instagram dan sebagainya itu kan kalau dia tengok banyak masuk macam-macam wah ini nak kena check ni betul tak apatah lagi kalau dia punya iBanking dia setiap kali duit masuk ada notification datang oh Masya Allah lagi lah itu tak tenang betul lah asal nampak asal POSB keluar asal POSB keluar asal POSB keluar kan tak siapa nak check berapa itu dan sebagainya itu ala kulli hal perasaan itu tidak ada bila kita buka Al-Quran kerana apa kerana kita lihat pertama kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai cahaya daripada Allah kita anggap Al-Quran itu hanya sebagai kitab hanya sebagai kitab hukum. Itu saja kita pandangan kita terhadap Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, sekeliling kita dah curi ataupun senang kata dia dah ambil perhatian kita daripada apa yang patut kita beri perhatian kepadanya itu. Uh, jadi bila kita lihat contoh kalau 20 tahun yang lalu orang kata internet kalau dulu TV ya tapi TV itu masih boleh tahan masih boleh tutup masih boleh buang luar tingkap kalau tak mau dengar cakap bapak kan bapak dia kata aku kau tak nak matikan tu TV aku pecahkan tu TV itu bapak ni cakap dulu walaupun dia tak pecahkan duit dia tu nak pecahkan itu mahal tu kan tapi sekarang dah tak boleh internet nak buat macam mana lagi sekarang bila internet baru-baru keluar ada sebab namanya internet kerana net tu kalau kita sebut net tu kan jaring jaring tu untuk apa? Untuk tangkap. Kerana itu selain dalam dalam internet dia ada apa kita sebutkan sebagai website. Web itu kan sarangnya laba-laba itu kan spider itu. Kalau kita tengok serangga dia sangkut dekat sarangnya laba-laba. Subhanallah ni kita lihat ada kena-mena tau. Kenapa namanya diberikan net? Kenapa diberikan web? Dia semuanya ada makna di sebaliknya itu. Kalau kita lihat apa tu serangga yang tersangkut dekat sarangnya laba-laba. Sarang kita panggil sarang webnya sarangnya laba-laba, spider. Eh. Kalau kita tengok laba-laba tu dia tak makan tu serangga tu. Kan kalau kita tengok ada serangga apa tu ada laba-laba apa tu ada sarang laba-laba yang dah usang dah dua tutun kan. Kita kan nampak kulitnya serangga yang pernah yang apa tu yang tersangkut dekat dekat sarangnya itu. Jadi laba-laba ni cara dia makan mangsa dia tu macam mana? Bila serangga tu dah dah tersangkut dekat sarang dia, dia tak terus makan tau. Dia buat diam dulu je. Dia buat diam. Dia kasih tu mangsa mati dengan sendirinya itu. Bila mangsa dia dah mati, dia datang kat mangsa dia itu, dia sedut apa yang ada dekat dalam mangsanya itu. Dan yang tinggal cuma apa? Kulit luaran aja.
Tu yang kalau kita tengok sarang lapan-lapan ni nanti bila nak datang raya kan kita sibuk lap tingkap. Baru nampak kan sarang setahun lepas punya kan kita belum lap kan. Bila nampak sarang tu awak tengok perhatikan betul-betul. Awak akan nampak kulit binatang yang apa serangga yang tersangkut dekat situ. Dan di sini kalau kita lihat internet itulah tugas dia. Bila orang dah terlalu dengan social media, selalu dengan handphone, dengan apa sebagainya itu kan, dia mencuri kita punya rohani tu. Dia keluarkan, dia sedut kita punya rohani. Itu yang kita lihat pada hari ini. Banyak orang yang hidup, semua orang hidup, jalan tu hidup, tapi hatinya mati. Dan berlaku pada hari ini. We see a lot of walking people tapi hatinya mati. The soul is dead. Pasal apa? Kita dah berikan, kita dah serahkan rohani kita ini kepada social media kita. Nah, kerana itu datangnya bulan Ramadan, kenapa Ramadan itu disebutkan sebagai madrasah? Kerana Ramadan ni kalau kita hidupkannya dengan betul-betul untuk 29 hari, untuk 30 hari, Allah akan kembalikan kita kepada fitrah kita. Allah kembalikan kita kepada fitrah kita. Nah, kerana itu di siang hari kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, puasa itu bukan hanya kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, bukan. Tapi puasa ni sekarang kita dah berusia sekarang ya. Kita dah tak fikir lagi atau pandangan kita terhadap Ramadan dah bukan lagi setakat tahan lapar dahaga dah tak lagi dah itulah. Dulu mungkin yang kita kecil-kecil ialah mungkin itulah lama bila nak buka, bila nak buka. Dulunya nak tunggu waktu buka tu macam tunggu tunggu apa lah dulu kan. Satu hari punya puasa tu macam seminggu tak habis-habis gitulah. Dulu, sekarang tak ada subhanallah. Klik-klik mata kita dah hari keempat daripada hari ini subhanallah. Jadi puasanya kita tu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi hatta kepada apa yang diizinkan dalam syariat, apa yang dihalalkan kepada kita dalam syariat. Kalau kita boleh puasa, kenapa kita puasa terhadapnya? Supaya dapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mungkin orang kurang faham atau orang gagal faham. Kenapa kita tak boleh makan dan minum? Makan dan minum bukan benda haram pun. Betul lah, makan dan minum adalah benda yang halal selagi mana yang kita makan adalah halal. Tapi kenapa pada bulan Ramadan kita disuruh apa tu kita apa tu Allah kita diperintahkan puasa dan puasa itu menahankan diri kita, asasnya puasa tu tahan diri kita daripada lapar dan dahaga. Dan di sini kita lihat nafsu kita, nafsu dia paling kalah sekali dengan makan dan minum. Lain semua dia boleh, no problem. Kan itu kita tengok kalau kita ni ngantuk-ngantuk, macam sekarang lah ngantuk-ngantuk Ramadan kan. Pengajian baru start, pukul 12 baru habis, tahan mata, tak ada kopi, tak ada apa sebagainya tu kan. Betul tak? Tahan-tahan mata ni kita masih boleh boleh okey lagi tau. Maknanya masih boleh tangkap glamour lah. Kalau kat masjid kan, sementara tunggu solat Jumaat, itu kalau dah terlelap, itu kalau ada kepala dah terhentak itu kan, terhantuk macam itu pun bangun, wah kurang macam tak ada apa-apa lah. Kan, itu tahan glamour orang kata. Sama juga bila kita dalam pengajian, maaf katalah kadang-kadang kita dengar-dengar mata tergantuk, tutup matanya itu kan. Bila terangguk dah gitu kan, dia tak tahan glamour sikit. Biasa tu, aku pun biasa buat kerja macam gitu. Kan, benda biasa tu, subhanallah. Kita masih boleh tahan. Tapi lapar dan dahaga susah. Kita tengok orang boleh geram, orang boleh marah, orang boleh berang pasal apa? Belum makan. Padahal bukan tak makan terus tu, lambat sikit je. Kan? Orang jarang sakit kerana lambat tidur, jarang. Tapi orang boleh sakit kerana lambat makan dan minum. Subhanallah. Lihat ini. Kerana itu dulu diceritakan bahawasanya nafsu kita ini pernah dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Allah tanya kepada nafsu, siapa engkau, siapa aku? Kata nafsu, aku, engkau. Oh, dia punya sombong dengan Allah Ta'ala. Nafsu paling sombong dengan Allah. Lalu Allah ambil nafsu, Allah celupkan dalam tempat yang paling panas. Dikeluarkan nafsu itu. Dikeluarkan, sekarang Allah tanya kepada nafsu, siapa aku, siapa engkau? Nafsu masih kata, aku, engkau. Padahal kena celup tempat yang paling panas. Allah ambil nafsu, Allah letak di tempat yang paling sejuk, membeku nafsu itu. Allah keluarkan nafsu itu, Allah tanya, siapa kau, siapa aku? Nafsu kata, engkau, aku. Masih sombong dia itu. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat, jangan diberikan nafsu itu makan dan minum. Kan? Berapa lama tak diberikan tak diberi makan dan minum? 14 jam kan? 13 jam, 14, hampir sehari, kurang sehari. Tidak diberi makan dan minum. Itu nafsu terus cakap dengan Allah, ya Allah berhenti, stop. Aku dah tak boleh tahan. Sekarang Allah tanya, siapa engkau? Siapa aku? Baru nafsu itu mengatakan, aku adalah hamba dan engkau adalah Tuhanku.
Nampak tak? Nak menunjukkan di sini bahawasanya memang nafsu ni dia kalah dengan makan dan minum. Kerana itu bila bulan Ramadan kita lihat bila ada ajakan nafsu itu bukan kepada ajakan tidur. Mana ada kedai-kedai jual tilam bila Ramadan itu kan dia buka tilam sebesar-besarnya jual kat bazar. Ada tak? Mana ada tak ada. Kan? Kedai aircon. Dia buka semua kedai aircon. Tak ada. Tapi kedai makan kita tengok. Subhanallah. Belum puasa dah ditebarkan kepada kita. Kau pilihlah apa kau nak makan. Subhanallah. Nah, semalam kita punya iftar distribution setiap hari Sabtu. Dah habis itu, isteri saya kata, "Abang, kita pergi bazar sekejap lah. Kita pergi gombak." Aku masuk tu keluar. Kan? Masuk tu keluar tak kuasa nak beli, subhanallah. Setiap kedai, kedai tu memang banyak lah kat situ lah kan. Kita pun cari, selalu orang kata kalau queue panjang sedap, betul lah. Kita tengok biasa-biasa je. Tapi queue dia tetap panjang. Saya cakap apa hal lah pula queue panjang-panjang macam gini. Cakap ni kalau kita queue ni, kau berapa nak balik? Dengan isteri saya dah sudah forget it. Saya cakap nak queue, bayar aku queue kan, dah azan buka dah sudah tak payah sudah. Kan? Nak tunjukkan ya Allah orang punya yakni nak tunjukkan kita ni nafsu kita terhadap makan tu kita kalah subhanallah. Dan kisah yang saya ceritakan tadi tu kan ada orang tanya, "Ustaz, kenapa Allah celupkan tempat panas dengan tempat sejuk? Kenapa Allah tak letakkan dia di tempat lain-lain? Kenapa Allah tak letak dia contoh nafsu tu diganggu binatang buas atau nafsu tu diganggu syaitan? Kenapa nafsu tu diletak di tempat yang paling panas dan paling sejuk? Kerana di sini Allah nak beri gambaran kepada kita bahawasanya di hari akhirat kelak kita nanti kalau naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada azab api neraka. Sebenarnya neraka ini ada dua macam neraka. Nama neraka banyak, pintu neraka banyak, tapi neraka ni ada dua macam. Yang pertama neraka yang membakarkan dan yang kedua neraka yang membekukan. Ada dua. Kerana itu dalam dunia Allah bagi kita cuaca yang ekstrim cuma dua je. Dia kalau tak ekstrim panas, dia akan ekstrim sejuk. Kita alhamdulillah kita ni masih di pertengahan lah. Ada negara yang kalau panas, panas saja. Subhanallah. Kita kalau boleh tak nak pergi sana. Yang kalau sejuk, sejuk sangat itu. Sampai kan membekunya itu. Jadi Allah nak beri gambaran kepada kita bahawasanya apa? Di neraka kelak, nafsu itu, kalau kita cakap nafsu, jarang kita associate nafsu itu dengan syurga. Betul tak? Apa-apa kena mengena nafsu tu semua boleh masukkan kita kepada neraka. Maka kerana itu Allah Ta'ala beritahu kepada kita, neraka ni ada dua. Dia ada neraka yang membakarkan dan neraka yang membekukan. Dan Allah preparekan untuk kita di dunia dahulu. Di dunia Allah dah preparekan untuk kita dahulu. Allah dah kasih kita a feel apa tu rasa-rasa dia. Neraka tu macam mana? Kalau panas itu macam mana? Kalau sejuk itu macam mana itu subhanallah. Tapi itu pun nafsu takluk. Kena tempat panas takluk, kena tempat sejuk takluk. Tapi bila Allah uh, apa tu Allah kasih nafsu tu tak boleh makan, akhirnya dia serahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah kita lihat subhanallah hikayat daripada kita nak kena menahan diri daripada makan dan minum pada bulan Ramadan itu bukan kerana Allah nak susahkan diri kita, tidak, tapi is the only way untuk kita sihatkan roh kita, sihatkan kerohanian kita, sihatkan hati kita untuk supaya kita boleh kembali ke fitrah kita. Boleh kembali ke fitrah kita. Jadi bila perut kita tu tidak masuk makan dan tidak masuk minum, bukan tak makan terus, tak. Tapi pada jangka waktu yang nafsu tu nanti dah nak give up, dah tak boleh tahan dah dengan Allah Subhanahu, dah tak boleh tahan lagi dah kalau tak makan. Waktu tu juga Allah Taala berikan kepada kita makan, iaitu pada waktu berbuka puasa. Kita ni kalau daripada ini sekarang masih awal pagi, awal lagi ni. Mujurnya alhamdulillah kita habis pengajian pukul 12. 12 tu solat zuhur balik, kalau lelap sekejap, okeylah bangun tu dah tak lama sikit lagi lah ya. Itu kita perasan tak? Apa tu? Nanti bila dah nak dekat buka puasa tu, selalunya dalam pukul 5 pukul 6 perut kita sejuk. Kita kalau berpuasa, pagi belum rasa sangat. Pasal kita baru sahur kan. Nanti bila dah nak dekat bukanya timing tu, pukul 5 pukul 6 lagi 2 jam, 1 jam itu, perut kita akan rasa sejuk. Kenapa perut itu sejuk? Nah, itu ada ulama mengatakan bahawasanya perut itu bila dia buat kita rasa sejuk, bukan kembung tak, bukan apa, bukan kembung perut tak. Dia bukan kembung angin sampai orang sakit tak itu. Tapi bila perut tu sejuk adalah menunjukkan apa? Bahawasanya perut tu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berterima kasih kepada Allah Taala kerana apa? Disihatkan. Perut itu disihatkan.
Kan? Perut tu panas bila kita dah lepas buka makan hentam macam-macam itu kan, dah tak boleh tahan perut itu. Subhanallah. Jadi di sini kita lihat kan, hikayat puasa itu adalah supaya diberikan kita kekuatan di waktu malam kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sebutkan pula tentang Al-Quranul Karim, nah, kita lihat dalam Ramadan ada dua anugerah besar Allah nak berikan kepada kita. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua Lailatul Qadar. Ini dua anugerah besar Allah Ta'ala nak berikan. Itu pada muka surat 173. Pada firman yang selanjutnya kata Allah Ta'ala itu surah Al-Qadr. Inna anzalna sampai Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi di sini kita lihat dua anugerah besar Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Nah, persoalannya adalah adakah kita ni layak nak terima anugerah ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Betul tak? Kita fikirkan balik Al-Quranul Karim. Ni sekarang Al-Quran datang kepada kita dalam bentuk kitab. Kalau dibentangkan kepada kita hikmah, ilmu daripada Al-Quran, kita akan cakap kepada diri kita, Ya Allah, aku ni tak layak dapat ilmu macam gini. Pasal besar banyak, subhanallah. Kita tak payah belajar apa tu berjuzuk-juzuk tau. Tak payah nak apa tu belajar 30 juzuk hanya untuk menjadi alim besar, tak apalah. Kadang satu perkataan je. Itu satu perkataan. Hatta kalau kita lihat balik ayat puasa. Eh, itu Allah mula ayat puasa tu dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Saya masih ingat guru saya kongsikan dengan kita tentang perkataan ya itu je. Dia katakan ya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, panggilan Allah Subhanahu wa taala eh, itu adalah satu kemuliaan. Dan setelah itu Allah panggil alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata guru kami bahawasanya perkataan ya itu wahai maknanya panggilan Allah. Itu panggilan Allah kepada tiga macam golongan. Tapi kesemua tiga golongan ini beriman. Karena itu setelah Allah mengatakan alladzina amanu. Taib. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu panggilan Allah kepada tiga golongan. Iaitu kesemua tiga-tiga adalah golongan yang beriman, tetapi golongan beriman ini ada tiga kategori. Yang pertama beriman tapi jauh lil ba'id. Dia beriman tapi jauh daripada Allah. Yang kedua dia beriman tapi dia tak jauh, dia tak dekat. Dia middle. Ha? Dan yang ketiga panggilan orang-orang beriman yang dekat kepada Allah Ta'ala. Ini je perkataan ya je, ya Allah. Kalau dikupaskan, subhanallah. Kerana pukulan panggilan itu, dia akan datangkan efek. Nah, nak tahu kita ni golongan mana, bila kita baca ya ayyuhalladzina amanu, efek dalam hati kita tu berapa kuat? Boleh faham tak di sini? Kalau kita dapat surat daripada daripada contohlah tempat kerja kita lah. Kita dah kerja kat situ 30 tahun, 40 tahun contohnya itu. Akhirnya dah waktu untuk kita nak bersara. Ataupun belum lagi nak bersara, tapi waktu kita menerima anugerah. Eh? Jadi kita punya bos dah kata, nanti don't forget check your letterbox ah. Ataupun okey lah bos kata, I got letter to give you lah. Bos, what letter ni? Ni surat apa ini? This letter to tell you that you will be receiving an award. Oh lama kita dah. Ya betul, award. Award apa ni? Later you know lah. You read first. Nah, this letter for you read first. Later you know when is the date, what time, mana nak dapat award tu, nanti kau akan tahu kat dalam. Kita dah tahu ni surat ni sekarang, ya Allah, aku akan dapat award. Nah, mungkin bagi kita lah kan, kita kerja kat situ. Eh, Keringat peluh kita semua dekat situ. Kita dah kerja situ 25 tahun, 30 tahun. Mungkin aja dalam hati kita, dah memang patut pun aku dapat award lah. Kan, betul lah? Dah berpuluh-puluh tahun kita kerja kat situ. Tunggu. Hari ni kita dapat surat itu. Nah, bila kita dah buka surat itu, kita buka, kita baca, dia memulakan surat itu dengan panggilan pangkat kita tau. Bukan panggilan nama, bukan hanya dia apa tu, dia Mr. Ashraf, bukan. Dikasih dengan dengan pangkat dia. Dia senior apa tu baru nama kita. Kita baca tu je pangkat apa tu nama kita dengan pangkat kerja kita je, kita dah macam wah, ni satu benda yang I feel honored lah kan. Dia sebut pangkat kita.
Lepas tu sambung pula dengan dia katakan, it is with great honor, dengan penuh kegembiraan kita menjemput anda. Contohlah, dia kata kita dapat award gini sebagainya itu. Itu kita baca, kita kata, ya Allah, kan, akhirnya aku dapat ini award. Kita rasa happy, betul tak? Ada kala bila kita buka surat, nampak nama kita pun tak rasa apa-apa. Betul tak? Jadi persoalannya adalah, jadi di sini yang saya nak sampaikan adalah, iaitu kita nak tahu kategori kita ni di mana. Yang kita ni beriman yang dekat ke, beriman yang pertengahan ya, beriman yang jauh ke, nak tahu bila kita baca ya ayyuhallazina amanu, apakah ada apa tu, apakah ada pergerakan dalam hati kita atau perasaan dalam hati kita terhadap panggilannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Eh, jadi orang yang masuk dalam kategori bila Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, orang beriman tapi jauh. Kenapa dia jauh? Bukan kerana dia tak ibadah kepada Allah. Lah, dia ibadah kepada Allah. Tetapi dia masih ada kesombongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih ada kesombongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesombongan dia bukan kepada hal-hal yang besar tau. Bahkan hal yang kecil pun dia masih sombong kepada Allah. Kan itu kita lihat subhanallah. Nabi ajarkan kepada kita ya, dan ini kita boleh amalkan. Sebenarnya kita dah amalkan dah pun, tapi mungkin kita tak perasan. Nah, kita kadang-kadang kita tengok ya, ada benda dalam kehidupan kita. Contohlah satu pekerjaan. Kerja tu nak buat dah berat tau. Nak buat tu susah. Tapi kita boleh rajin nak buat. Okey? Ada benda macam itu. Ada benda, ya Allah, sesenang-senang benda tu, tapi dia punya berat nak buat, la ilaha illallah. Contoh, kita nak kena pergi Rewang. Ustaz kata ada majlis kat sini. Siapa nak datang bantu-bantu, packing-packing. Oh, okey, insya-Allah. Padahal packing tu penat tau. Kan? Dah packing pula. Dia kalau packing tu setakat masuk tak apa tau. Ni packing ada dia punya method dia tu. Masukkan ni dulu, masukkan ni dulu, masukkan ni. Ini kerja orang lelaki tak boleh buat. Faham? Kerja orang lelaki tak boleh buat. Orang perempuan juga subhanallah dia boleh buat. Siap dia tengok apa kurang dia akan tambah kat situ. Ini orang perempuannya specialty subhanallah. Eh? Pada benda tu, benda yang subhanallah orang kata penat lah. Tapi kita sanggup buat tak? Sanggup kita buat. Ada benda yang simple untuk kita buat. Saya kasih contoh. Kita tengok kat lantai ada tisu. Ni kat rumah sendiri tau. Bukan kat luar, bukan kat mana, bukan kat luar. Kat rumah sendiri. Kan? Nampak ada tisu kat lantai tu. Tangan nak turun angkat tu, ringan ke berat, cuba cakap. Faham tak? Ataupun kita tengah duduk-duduk kan, sambil-sambil tengah mungkin tengok TV ke, ataupun lepas tarawih kan, tengah duduk-duduk. Dah penat itu kan. Teringat pula, kat dapur tu ada kuih yang tadi belum habis kan. Kuih belum makan, kopi itu kan. Padahal kita boleh je bangun. Rumah kita bukanlah rumah gedebak besar, gudang, betul tak? Kan? Daripada hall kita nak jalan ke dapur tu, berapa nafas sajalah sampai, subhanallah. Itu pun kita nak bangun, berat. Nampak tak di sini? Kenapa? Kenapa benda ni berlaku? Nah, kalau guna human psychology, kita akan kata ni malas lah. Betul tak? Benda jauh kita boleh rajin. Benda dekat kita malas. Main memang kita ada penyakit malas. Nah, sebenarnya bukan malas. Tapi Allah nak tunjukkan kepada kita bahawasanya apa? Allah nak tunjukkan kepada kita hakikat kelemahan kita tu bukan pada benda yang jauh dan besar. Kadang benda yang dekat dan kecil kepada kita tu, kita tak ada kekuatan pun untuk buat. Kerana itu kata Nabi SAW, bila kita angkat benda daripada lantai, angkatlah dengan kalimat la ilaha illallah. Angkat dengan kalimat la ilaha illallah. Kita turun ambil tisu, kita bangun. Kita kadang-kadang biasa kan nampak benda kat bawah. Kita bila nak angkat tu kita sebut apa? Ya Allah. Ataupun kita turun Allah Rabbi. Macam gitu kan? Betul tak? Ada zikir yang bersangkut paut dengan pergerakan kita. Padahal kita bukannya nak zikir pun tahu waktu tersebut. Zikir tu keluar dengan sendirinya dengan pergerakan kitanya itu. Nak tunjukkan inilah fitrah kita. Eh? Jadi di sini kata Nabi SAW, barang siapa yang bila dia angkat sesuatu demi kemaslahatan orang lain. Bila kita angkat tisu, berapa ribu orang punya apa tu, berapa ribu orang punya kemaslahatan yang kita mudahkan. Setakat satu tisu je, betul tak? Satu tisu tu punya pasal. Contoh, ni awak dekat dalam classroom itu. Ni Alhamdulillah nampaknya bersih ya. Kan? Kalau ada satu tisu kita nampak kat lantainya itu, satu tisu tu boleh nampakkan semua tempat kotor. Boleh faham tak di sini? Kan? Kita pinggan piring kita lepas kita dah buka puasa, kita piring itu.
Kalau bekas lauk kat satu, sikit je tu. Itu pun lauk bukan lauk sangat. Itu pun mungkin pasal mungkin kita masak pakai kunyit banyak sangat ke apa kan. Jadi ada dia punya warna kan. Kecil je tu kat situ tu. Pasal pinggan tu putih. Jadi pasal ada satu kuning kat situ, dianggap satu piring tu kotor. Kan? Jadi, yang ni kalau kita hilangkan itu, maka dia akan menampakkan satu piring itu bersih. Kalau satu tisu yang kat dalam classroom tu kita angkat, akan nampakkan satu classroom itu bersih. Berapa puluh orangnya kerja kat dalam sini yang kita permudahkan hanya kerana kita angkat, kita tolong angkatkan itu. Apatah lagi kita angkat dengan la ilaha illallah, itu dikatakan Nabi SAW, pertama kita mendapatkan pahala kita berzikir kepada Allah, dan yang kedua, seberapa ramai orang yang ada di situ, kita permudahkan urusan mereka kerana kita angkat ke benda tersebut, maka kita dapat pahala itu. Subhanallah. Nampak tak di sini? Jadi di sini kita lihatlah, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala bila berikan kepada kita, yakni apa itu, Allah Taala berikan kepada kita, apa itu, kita balik kepada pembicaraan kita, Allah berikan kepada kita Al-Quranul Karim ini adalah, yakni disebutkan kita, okey, balik, maaf, tadi saya sebutkan tentang, yakni, apa tadi saya sebutkan, oh, kita tak layak untuk menerima Al-Quran, ilmu tak ada. Betul lah, kita ilmu tak tinggi. Kita kalau bab Quran tu setakat yang kita faham tu, buka baca tajwid, buka baca tajwid, buka baca tajwid. Itulah. Mumpung kalau hadir kelas hari Selasa, ada lebih sikit ilmu tu di situ. Alhamdulillah, kelas Ustaz Faizal. Jadi, ya ni, kalau tak, bagi kita Al-Quran tu hanyalah, apa tu, kitab hukum aja itu, sebegitu. Tetapi subhanallah, kalau Allah bukakan kepada kita hijab antara kita dengan Al-Quranul Karim, nescaya kita sendiri kita akan rasa ni Al-Quran ni satu, apa tu, satu, nikmat yang besar yang kita tak layak pun untuk menerimanya itu. Jangan cakap kita, gunung kalau diturunkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, gunung itu boleh pecah. Gunung itu yang Allah sebut dalam surah Al-Hasyr. Ayat yang kita baca dalam ratib, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, lau anzalna, kalaupun aku turunkan satu ayat, lau anzalna hadzal Qur'an, ini Quran itu Allah turunkan. Ada ulama mengatakan hadzal Quran satu ayat. Ada ulama mengatakan hadzal Quran seluruh Al-Quran. Wa ala kulli hal, pokoknya kalau Allah turunkan Al-Quran itu di atas gunung, Jabal, benda yang paling besar, dalam bumi ini adalah, gunung yang paling besar itu. Jabal la ra'aitahu, kita akan melihat, nescaya kita akan melihat khashi'an mutasaddian, betapa, apa tu, yakni bergetarnya itu, apa tu, gunungnya itu. Eh, Takutnya gunung itu kerana apa? Bebannya ayat Allah Subhanahu wa taala. Khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kerana takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita kita baca ayat itu kan, kita disunah letakkan atas kepala. Itu ayat itu, kalau kita sakit kepala, letak tangan atas itu, sakit kepala kita boleh hilang insya-Allah. Tapi kena yakin lah. Kena yakin dengan ayat tersebut. Wa ala kulli hal, kita tak layak dengan Al-Quran. Tapi lihat, nak masuk Ramadan, Allah nak berikan kepada kita. Nah, persoalan kenapa Allah nak berikan kepada kita? Ah, Apakah kita ini special sangat di sisi Allah Ta'ala sampai Allah nak berikan kepada kita? Memang kita special. Kerana apa kita special? Kita umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana kita umat Nabi SAW, kerana itu Allah nak berikan kepada kita. Walaupun kita berdosa, walaupun kita jauh daripada Allah, tapi kerana engkau ni umatnya kekasih aku berikan kepada engkau. Dapat Al-Quranul Karim, subhanallah. Jadi tugas kita sekarang dengan Al-Quran, apa patut kita buat? Jadikan Al-Quran itu sebagai pendamping kita. Jadikan sebagai pendamping kita. Walaupun kita baca, kita tak boleh baca banyak, baca sikit pun, pokoknya istiqamah. Jadikan Al-Quran itu sebagai pendamping kita. Dan yang kedua yang Allah berikan kepada kita pada bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Lagi sekali kita lihat Lailatul Qadar ini. Dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Yang mana 1,000 bulan itu kalau kita kira-kira 83 tahun kehidupan kita. Subhanallah, 83 tahun. Semalam kita pergi bagi buka puasa, teman kita lah, seorang teman kitanya itu, dia berbual dengan saya pasal anak dia kecil lagi tengah. Anak dia pun bayar anak saya, tengah lari-lari. Lepas itu, um, apa tu dia cerita dengan saya, dia katakan,
ini si anak dia ni, saya lupa nama anak dia. Dia kata ni anak dia ni dengan nenek saya. Dia kata nenek saya tu nenek dia tau, bukan nenek budak tu, nenek dia. Katakan ni anak saya ni dengan nenek saya. Oh, dia punya rapat ni tu. Saya pun macam salah dengar gitu kan. Pasal saya kenal orang tuanya. Jadi saya tanya dengan dia lah, saya kata, "Bang, ini anak ni dengan your parents ke anak dengan you punya nenek?" Katakan, "Tak, dengan my nenek." Katakan, dia kata, "Nenek you masih hidup?" "Masih hidup lagi." "Usianya berapa?" Dia kira-kira. Kalau ikut umur, tahun ni 101. Antara orang tertua kat Singapura tau. 101. Saya tu keluarkan kalkulator. 20, 2006, 101. Kan? Ya Allah, dia apa tu dilahirkan tahun 1920 lebih. 1920 something. Saya terbayangkan tau, beberapa para aulia yang saya dah pernah ziarah di Surabayanya itu maknanya beliau ni hidup. Outlet tu masih ada lagi tau. Subhanallah. Masih hidup lagi. Dia kata lah dah tak boleh jalan lah. Dah bedridden lah. Tapi masih boleh berbual, masih boleh ingat lagi lah. Orang tua, jadi dia kata kalau ada cucu-cucu tu datang. Cucu kan datang bawa makanan lembut-lembut kan itu kan. Cucu makan, nenek tu pun noyang, dah pakai noyang lah. Noyang itu pun makan. Jadi bila dah bagi itu, saya mau masuk kereta. Saya bawa orang isteri saya. Saya kata, ya Allah, tak sangka ni dia masih hidup kan. 101 tahun. Lepas tu saya pun terfikir. Saya cakap, you bayangkan, saya cakap dengan isteri saya, you bayangkan. Eh, kalau apa tu, usia dia tu 83 tahun. Which was 20 plus years ago. 20 tahun yang lalu. Kan? Usia dia 83 tahun. Eh, ini kalau 83 tahun apa 20 tahun yang lalu dia tu hidup dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah dapat Lailatul Qadar tu berapa banyak kali saya katakan. Maknanya untuk dapat apa tu maksud daripada ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dia dah lepas tu dah. Dia dah lebih daripada 83 tahun tau. Tapi itu pun 83 tahun dia itu, kita yakin ialah manusia. Takkan 83 tahun tu penuh ibadah. Betul tak? 83 tahun tu daripada dia dilahirkan, dia besar, dia kahwin, ada anak dan sebagainya itu. Jadi tahun apa tu keadaan dia itu bukan 100% dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ya Allah, bila fikirkan ini kasih sayang yang Allah Taala kepada kita. Maknanya apa? Nak cakap sebut 83 dan ini Allah turunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling tua lah adalah 80-an. Kerana Nabi usianya wafat 63. Yang sahabat-sahabat yang lain usianya itu dalam anggaran itu juga 60 lebih, ada sampai 70 lebih itu. Jadi kira 80 lebih itu dah tua lah. Kalau bahasa kita lah zaman kita tu 83 itu dah tua sangat dah itulah itu. Itu maknanya Allah nak berikan gambaran kepada kita manusia paling tua yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah nak berikan sepanjang hidupnya itu dikirakan sebagai ibadah. Dia punya diskaun yang Allah Ta'ala nak kasih itu subhanallah. Hanya kerana apa? Allah berikan kepada kita Ramadan. Eh? Jadi kita tengok subhanallah. Ni dua nikmat Allah bagi kepada kita. Allah bagi kita Quran, Allah bagi kita Lailatul Qadar. Dan ni nak cari atau nak dapat ini dua, hakikat kita tak payah kena kerja keras pun. Tak payah kena kerja keras pun. Maksud kena kerja keras tu maksudnya apa? Kena pergi jihad, kena pergi perang, umrah tiap-tiap tahun, haji tiap-tiap tahun. Tak. Tak perlu bina istana. Tak perlu angkat batu bata untuk Masjidil Haram pun. Tak perlu pun. Tapi tugas kita cuma hanya apa? Cari. Bila datang waktunya, cari. Itu je Allah Ta'ala suruh kita buat. Masuk satu Ramadan, kita dah jatuhkan niat. Aku nak dapatkan Lailatul Qadar. Masuk satu Ramadan, kita jatuhkan niat. Aku nak dapat pahala nuzulul Quran. Dan hakikat kita tahu, tak setiap malam tu kita akan berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak itu. Tapi selagi mana kita mencari dan kita mengharapkan dan kita mujahadah dengan sebaik-baiknya, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita pada bulan Ramadan. Kerana itu persoalannya, kita dah beberapa puluh Ramadan yang kita dapat dalam kehidupan kita. Berapa puluh lah, kita sebut puluh lah. Pasal kita hidup pun belumlah 100 lebih tahun kan. Jadi masih puluhan ni lah. Berapa puluh Ramadan yang kita dah dapat dalam kehidupan kita. Eh, Dan setiap kali bila datang Ramadan, apakah perasaan kita? Ada orang bila datang Ramadan perasaan dia gembira. Kenapa gembira? Yalah, alhamdulillah dapat dapat
buang lemak lebih lah dia kata kan pada bulan ni. Tak makan banyak. InsyaAllah baju raya tahun lepas, tahun ni boleh buat lah. Kegembiraannya kat situ. Kan? Ada orang pula dia kata, ya, aku suka Ramadan. Pasal apa? Ramadan aku suka tengok tiap-tiap malam masjid buka, orang ramai-ramai pergi masjid. Dia suka tengok itu. Alhamdulillah. Kan? Ada orang pula dia suka Ramadan pasal apa? Dia kata, tak tahu Ramadan tu macam suasana dia lain lah. Kan? Siang dia lain, malam dia lain dan sebagainya itu. Dia suka suasana macam itu. Alhamdulillah. Eh? Dan ada orang dia suka kepada Ramadan kerana apa? Di situlah untuk dia nak dekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala itu sebegitu mudah sekali siang hari dan malam hari. Kalau kita di luar Ramadan, siang tu susah sikit. Betul tak? Tapi kalau kita sekarang dalam Ramadan, di siang ni sedang sikit. Alhamdulillah. Nampak yang makruh, nampak yang haram. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Macam gitu. Dengan orang mengumpat, astaghfirullahalazim. Dalam Ramadan. Allah permudahkan bagi kita. Kerana itu, apa tu kalau di zaman kita ni di tahun inilah kalau ada yang masih nak membahaskan tentang 8-20 ni kerja bengong untuk dibuat lah. Faham tak di sini? Kan ada orang masih ada yang masih persoalkan mana yang lebih baik 8 ke 20, 8 ke 20. Dulu bila benda ni berlaku, kenapa benda ni berlaku? Kerana Singapura dulu tak pernah 8. Daripada zaman 80-an 90-an semuanya 20. Generasi kita apalagi cik-cik di sini tu, generasi cik-cik waktu muda-muda mana kenal 8? Tak pernah dengar pun 8. 8 ni kira di era baru tahun 2000-an ini baru datang itu 8 rakaat. Eh, dan itu pun banyak dibising oleh pihak masjid. Waktu tu banyak jemaah bising. Pasal apa? Mereka mengatakan hanya kerana mungkin ada satu dua orang. Nah, dan ini yang saya dapat tahu daripada feedback jemaah. Kerana waktu, maaf kat segala perkongsian, waktu kami mula-mula jadi imam di masjid dulu, sama juga kalau bulan Ramadan itu, tarawih itu memang 20. Kita dilatih daripada dulu tu 20. Sampai saya ingat pada satu tahun 2006. 2006. Itu bagi saya lah yang saya ingat. Tahun 2006 itu masjid di mana saya bertugas itu mulakan pembaharuan iaitu nanti pada hari Sabtu sahaja. Hari Sabtu 8 rakaat. Isnin sampai Jumaat masih 20, Ahad sampai Jumaat masih 20. Sabtu je 8. Kenapa Sabtu 8? Agak-agak kenapa Sabtu 8? Ada tazkirah, ada syarahan. Tu je. Betul tak? Ha. Itu pun ada jemaah yang bising lah. Mengatakan kenapa nak kena ada syarahan. Bulan-bulan puasa tak payah syarahan. Bulan puasa ibadah terus saja. Syarahan luar Ramadan pun boleh buat syarahan apa. Tapi sekarang tidak, dah terbalik. Kalau kita cakap 20 orang takut sekarang. Budak-budak cakap 20 takut dia. Kenapa kena 20? Mak 20 kan dan sebagainya gitu. Betul lah. Jadi ada baru-baru ni pula bagi alasan. Kita patut ikut macam Saudi bagus. Saudi sekarang buat 10. Kan? Nak ikut bukan ikut negara, nak ikut Nabi. Betul tak? Eh, Dan kalau kita lihat hakikat tarawih Nabi paling sikit 20. Dan paling banyak itu tidak ada angkanya itu. Kerana apa? Kerana di sini Nabi nak ajarkan kepada kita tarawih itu adalah seseorang hamba, waktu seseorang hamba itu nikmat dengan Allah Ta'ala. Tu waktu dia tengah nikmat dengan Allah Ta'ala. Bila kita pergi tarawih, kenapa kita suka? Alhamdulillah kalau kita suka pergi tarawih. Maknanya dalam hati itu ada suka, ada minat, ada tak sabar nak pergi masjid, nak pergi tarawih. Tu tanda hati kita ada hidayah daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau dalam hati kita ada perasaan macam, alamak tarawih, alamak berapa nak habis ini dan sebagainya. Dia fikir aku berapa nak habis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Jadi di situ petanda bahawasanya apa hati kita tu banyak dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah min dzalik. Dan itu hati-hati jangan kita ni dalam bab urusan berapa rakaat itu jangan kita ambil apa tu jangan kita suka banyak pertikaikan. Ni uh, kita tak patut bawa banyak-banyak nanti orang kat belakang penat dan sebagainya itu dan sebagainya. Kau penat kau balik ah. Betul tak? Kau penat kau balik. Jangan banyak songeng. Betul tak? Jangan banyak songeng kat situ. Macam kita pergi bazar. Kan? Siapa suruh stay sampai bazar tutup? Betul tak? Kita kalau kita pergi bazar, ikut waktu kita, betul tak? Pukul berapa dia buka, lepas tu kita dah penat, kita balik lah. Siapa suruh tunggu kat bazar sampai pukul 2 pagi, sampai dia tutup baru kita balik? Tidak. Eh, jadi, ya ini waktu kita dengan Allah adalah waktu nikmat. Dan itu siang hari kita dipenatkan dengan puasa, dengan kerja sebagainya itu.
Malam Allah gantikan dengan kenikmatan rohani kita. Senang kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kalau dah rasakan kenikmatan, nikmatnya bukan berdiri, nikmatnya bila dia sujud. Oh, nikmat kalau dah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak mau berhenti. Karena itu Nabi SAW di Mekah tarawih Nabi 20 rakaat, setiap 24 setiap 4 rakaat itu tawaf. Kan setiap 4 rakaat itu Nabi tawaf. Orang kalau tak faham orang akan persoalkan kenapa Nabi tawaf. Nak menunjukkan Nabi dah tengah inat tau pada waktu tersebut. Kita kalau masuk Masjidil Haram, apa benda kita nak buat? Yang paling inat kat Masjidil Haram, apa benda paling inat untuk kita buat? Tawaf lah. Apa lagi? Kan? Nak minum zam-zam, minum nak sampai kembung. Kan? Sa'i hanya umrah kita boleh buat. Tapi kalau tawaf, subhanallah, tawaf berapa banyak kali boleh buat dalam satu hari? Berapa banyak ini apa buat lah. Pokoknya setiap 7 berhenti. Betul tak? Dah habis 7, keluar. Dah habis, dah minum air zam-zam, dah solat sunat, sambung balik, tawaf sunat. Buat, nak buat satu hari suntuk, buatlah kau tak jadi masalah. Nikmat bagi kita tu. Bila kita tengah tawaf. Jadi bila Nabi SAW di Mekah, bayangkan setiap 4 rakaat Nabi tawaf. Setiap 4 rakaat. Maknanya kalau di Mekah, 20 rakaat Nabi buat 5 kali tawaf. Pasal 4 rakaat, satu kali tawaf. Jadi 20 maknanya 5 kali tawaf. 5 kali tawaf. Okey, itu di Makkah. Bila Nabi hijrah ke Madinatul Munawwarah, tak ada tawaf lagi kat situ. Apa dibuat? Nabi gantikan 5 kali tawaf itu dengan 16 rakaat. Jadi akhirnya di Madinah, 20 yang asas ditambah 16, solat tarawihnya berapa? 36 rakaat. Subhanallah. Orang hari ini kalau dia nak sunnah, sunnah, sunnah. Cakap dia kau buat tarawih 36 rakaat. Salam tak apalah. Kan? Subhanallah. Kenapa? Kerana Nabi dah rasakan nikmat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kata bulan Ramadan, orang kalau dah fokus kepada matlamat Ramadan. Dan ingat matlamat Ramadan tu bukan puasa. Kerana puasa tu kita boleh buat di luar bulan Ramadan. Puasa itu hanyalah perintah Allah untuk kita capai matlamat kita. Tapi itu bukan matlamatnya. Bukan puasa tu matlamat kita. Itu hanya perintah untuk kita nak mencapai kepada matlamat kita. Tapi matlamat kita adalah apa? La'allakum tattaqun. Agar kita takwa kepada Allah. Dan ingin saya ingatkan lagi, takwa tu bukan takut. Efek daripada takwa tu takut. Natijah daripada takwa tu takut. Tapi takwa itu adalah bila seseorang dah rasakan kenikmatan berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Jadi apa dia buat, dia akan buat kerana Allah. Dia pelihara diri ini kerana Allah. Ibadah dia semua kerana Allah. Kerana di situ ada ketakwaan di dalam hatinya itu. Dia rasa niat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu natijah daripada Ramadan atau natijah daripada takwa itu adalah bila seseorang itu ada takut dengan takwa. Takut dia adalah kenapa? Takut dia adalah bila putus hubungan dia dengan Allah Taala. Dia takut putus hubungan dia dengan Allah. Dia tak takut yang lain. Dia tak takut kalau dia tak makan banyak, dia tak takut. Dia tak takut kalau buka dia tak semewah orang lain, dia tak takut itu. Yang dia takut kalau hubungan dia dengan Allah Ta'ala dah tak kuat lagi. Itu yang dia takutnya itu. Subhanallah. Kan? Kerana itu bila kita keluar daripada bulan Ramadan, hari pertama Ramadan kita ialah tak nafikan kita beraya dan sebagainya itu. Tapi dalam hati kita apa benda paling kita rindu sekali? Kita selalu kata rindu Ramadan, rindu Ramadan. Hakikat bukan Ramadan tu yang awak rindu. Yang awak rindu hubungan awak dengan Allah Taala. Kerana itu bila awak persoalkan apa tentang Ramadan yang awak rindu, orang akan selalu cakap, saya rindu pergi masjid. Saya rindu bila dapat tadarus Al-Quran. Saya rindu bila dapat solat tarawih. Saya rindu bila bangun pagi, qiyamul lail, lepas tu sahur. Saya rindu waktu tu. Hakikatnya awak rindu tu Allah. Kerana bila awak buat itu semua, awak menghadap kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi wa ala kulli hal, eh, yang kita inginkan daripada Ramadan ini adalah kedekatan kita kepada Allah, keredaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi bila kita berada di atas jalanan tersebut, Allah nak anugerahkan kepada kita nikmat, Allah berikan kita dua anugerah besar. Allah kasih kita Al-Quran, Allah kasih kita Lailatul Qadar. Eh, dan dikatakan di sini menerusi firman Allah Ta'ala di atas, muka surat 173, menerusi firman Allah Ta'ala di atas, kita maklum bahawa Al-Quran ini telah diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian ia diturunkan sekali lagi pada malam Lailatul Qadar sebagai tanda khususiyahnya. Jadi malam Lailatul Qadar ni bila?
Orang kata Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan malam nuzulul Quran. Itu malam 27 Ramadan, malam nuzulul Quran. Tapi Lailatul Qadar itu berlakunya bila? Nah, untuk Nabi SAW was 27 Ramadan. Untuk Nabi SAW. Tapi untuk kita, anytime Allah boleh kasih. Anytime Allah boleh kasih. Jadi tak khususnya malam 27. Tetapi carilah pada malam-malam tersebut. Maknanya kalau kita diajar carinya itu, cari pada tiap-tiap malam, tapi khusus malam-malam ini, cari dengan lebih. Kerana itu nanti kita mula all out ibadah kita malam 17 lah. Malam 17, kenapa kita hidupkan malam 17? Malam 17 itu adalah berlakunya peristiwa peperangan Badar. Berlakunya peristiwa peperangan Badar. Yang insya-Allah nanti pada tanggal 6 hari bulan Mac kita akan berkumpul untuk iftar, tarawih, lepas tu kita akan memperingati daripada Ahlul Badar insya-Allah. Eh, Taib. Jadi apa itu? Yakni kita mencari daripada Lailatul Qadar, tapi cari ini bukan cari tanda-tandanya. Jangan penatkan diri kita cari tanda-tandanya. Takkan jumpa. Cari apa? Cari ibadahnya. Apa aku boleh buat malam ini? Apa aku boleh buat malam ini? Buat ibadahnya itu, buat aja seperti biasa. Cari Tuhannya, jangan cari malamnya, cari Tuhannya itu. Kita cari Tuhannya yang kita akan dapat semua segala-galanya. Malamnya kita dapat, siangnya kita dapat, semua kita akan dapat. Kan? Taib. Kadang kita tak perasan kita pada malamnya itu. Bagus so kalau kita tak perasan. Sekurang-kurangnya kita dah dapat. Ada orang dia perasan dia dah dapat. Padahal belum dapat. Dia perasan aja dia dah dapat. Lepas tu dia gembur-gembur ke beberapa orang. Semalam aku rasa semalam tu kadar tau. Macam kau tahu. Sejuk lah semalam lah. Memanglah sejuk hujan. Betul sejuk. Betul lah. Tak betul kau sejuk kau. Aku terasa kau kat bilik aku sejuk dah tu. Kau on aircon tak? On lah. Patutlah sejuk. Kan? Yang ada satu tu pula di dalam perjalanan nak pergi ke masjid kan. Semalam tu kadar kau. Cuba tahu. Ada pokok dia sujud pada Allah Ta'ala. Ya ke? Kau aku nampak dah. Besok NEA datang cabut. Rupanya tumbang tu pokok. Subhanallah. Ala kulli hal. Baik, bermula turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Al-Quran mula diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dan sudah itu diturunkan pula ke Jibril alaihi salatu wassalam ke atas Rasulullah SAW dengan perintah Allah Ta'ala satu persatu dalam masa 23 tahun. Itulah masa turunnya wahyu ke atas Rasulullah SAW. Baginda menerima wahyu dari Allah Ta'ala ketika berumur 40 tahun. Dan telah wafat pula ketika berumur 63 tahun. Demikianlah menurut kata ulama muhakkikin dan para salaf dan khalaf kita. Subhanallah. Jadi Nabi SAW itu dapat Al-Quran usianya 40 tahun. Jadi di sini kalau kita dah 40 ke atas, dah mula minat kepada Al-Quran, syukur Alhamdulillah. Maknanya kita dapatlah nikmat tu Allah berikan. Tapi kalau orang dah 40 tahun kan itu ada istilah kan 40 is where your life starts to change. Life starts to start. Life starts at 40. Starts to what? Starts to end. Faham itu? Bukan start apa-apa benda. Orang kata 40 tu midlife crisis kan. Lah, it starts to end. Kerana itu bila kita dah usia 40 tahun ke atas, ini disebut dalam Al-Quran. Fil mahdi wa kahlah. Ada dalam surah Ali Imran. Kahlan. Kahlan itu bila seseorang itu sampai usianya 40 tahun. Kahlan. Bila dah sampai usianya 40 tahun, banyak pintu hikmah dibukakan. Itu yang hatinya tergerak, nak pergi masjid, nak pergi kelas agama dan sebagainya itu. Dia pandang dunia dengan pandangan yang berbeza. Dan bila usia kita dah sampai 40 tahun, nafsu dah mula surut, dah mula berkurangannya itu. Jadi yakni nikmat daripada Allah Ta'ala bila Allah izinkan kita lepas usia kita dah atas 40 Allah izinkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apa ni yakni Nabi SAW itu bila menerima wahyu daripada Allah Ta'ala, Nabi itu bila dapat wahyu atas beberapa sebab. Yang pertama, pertanyaan Nabi. Maknanya ada soalan Nabi kepada Allah Ta'ala, baru Allah turunkan wahyunya itu. Ada kalanya wahyu itu diturunkan, Allah turunkan sengaja je kepada Nabi SAW sebagai tanda kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Jadi contoh kalau macam ayat-ayat hukum, itu selalunya pertanyaan Nabi kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ayat-ayat yang menunjukkan Allah ni maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah ni maha memberi sebagainya, itu Allah turunkan bila-bila masa sahaja kepada Nabi SAW. Dan itu dulu Nabi kalau dapat wahyu, ada beberapa
ada beberapa cara yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Yang pertama Allah berikan Nabi dalam gua. Itu Allah berikan Nabi dalam gua. Nak menunjukkan di sini permulaan seseorang nak dapatkan Al-Quranul Karim itu mesti wajib dia luangkan masa berdoa dengan Allah Taala. Kena, you must have that seclusion, apa orang panggil, khalwat you dengan Allah Taala. Ya, kita kena khalwat tau. Tapi khalwat tu bukan khalwat yang kita faham ya. Khalwat yang kita faham kena tangkap khalwat itu nauzubillah haram itu. Tapi khalwat di sini adalah berdoa-doaan dengan Allah. Jadi khalwah itu daripada perkataan, daripada maksud berdua-duaan khalwah. Dan di tempat yang tertutup. Kita perlu khalwat. Jadi khalwat kita tu selalunya bila waktu malam lah. Bila tak ada orang tahu kita bangun, kita dengan Allah Ta'ala. Khalwatnya kita kepada Allah Ta'ala. Ada ulama yang khalwat itu level dia tinggi lagi sikit. Dia khalwat itu di tempat-tempat tertentu, kadang di dalam rumah dia, dia masuk khalwat, tutup pintu, tak keluar beberapa puluh tahun tak keluar. Berapa belasan tahun itu tak keluarnya itu. Tapi tak semua Allah berikan sebegitu. Ada orang kata tak adalah ustaz, syirik kalau orang itu khalwat. Habis itu Ashabul Kahfi tidur dalam gua 303 tahun, bukan khalwat ke tu namanya itu. Itu tidur. Tak, hakikat bukan mereka tidur macam kita punya tidur. Kan? Kita punya tidur 8 jam lebih mati daripada Ashabul Kahfi yang tidur 303 tahun itu. Subhanallah. Kerana mereka punya tidur tu tidurnya ibadah. Tak macam kita punya tidur. Dan mereka tak rasa lama tau mereka tidur. Bila mereka disadarkan Allah Ta'ala, mereka rasa macam tidurnya sekejap aja tu. Tidurnya itu. Padahal Allah dah tidurkan dia berapa ratus tahun itu. Subhanallah. Kita tidur. Tidur berpuluh apa tu, berjam-jam tidur rasa macam tak tidur gitu nah, ala kulli hal. Jadi perlunya kita khalwat, iaitu berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gunakan, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk kita khalwat. Kadang kita contoh ya, lepas tarawih, kalau kita kat masjid kan, lepas tarawih orang semua nak balik kan. Termasuk kita lah, kita semua nak balik. Kadang kita akan tengok kat masjid ada orang masih duduk kat situ. Cuma sekarang masjid polisi semua lepas solat cepat-cepat kena keluar nak tutup sekarang. Dulu tak, dulu masih boleh duduk kan. Masjid dah gelap pun kita masih boleh seorang-seorang kat situ. Tak dikacau itu dulu. Sekarang tak boleh, semua masjid kena tutup. Jadi kadang-kadang kita tengok ada orang subhanallah dia nak khalwat padahal dia dah solat jemaah pun. Betul tak? Tapi nak spend time dengan Allah Ta'ala. Orang dah balik dia masih duduk situ. Masih baca Quran, masih doa, masih solat sunat. Ini kita nak kena rajinkan. Dan ini kita nak kena rajinkan. Peduli apa orang nak kata lah. Ini kan ibadah kita dengan Allah. Kita nak selamatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kan? Jadi nak dapat Quran itu hikayat dia lah. Kalau kita lihat Nabi SAW dapat Al-Quran awalnya dalam gua. Kalau kita nak dapatkan hikmah Al-Quran, ilmu Al-Quran, permulaannya kita nak kena berdoa dengan Allah Ta'ala. Habis Ustaz kalau kita tak berdoaan, kalau tak berdoaan, Allah akan paksa kita untuk berdoa dengan Allah Ta'ala. You pilih mana satu you nak. Kalau pertama, you cari Allah. Yang kedua, Allah paksa you cari Allah. Kalau Allah paksa kita cari Allah, maknanya apa? Kita akan dilanda ujian. Dan ujian itu akan berat sampai kan apa? Kita akan rasa, no one around me can help me. Itu pedih tu. Tak ada orang. Allah akan letakkan kita dalam keadaan, sekarang kau rasa, tak ada orang sekarang boleh tolong kau. Kan? And that point of time kita cuma nak buat apa? Balik pada Allah Ta'ala. Itu je lah. Serahkan diri kita balik kepada Allah Ta'ala. Tapi nikmat dah lepas tu. Kan? Awal tu memang sakit dah. Pedih lah. Pasal kita dah lalai kan selama ni. Bila Allah datangkan itu, langsung kita nak balik kepada Allah. Kan? Tapi the moment kita dah go through that phase of our life, kita akan berada dalam keadaan nikmat. Pasal kita dah tahu macam mana nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kalau usia kita dah cecah 40 tahun, kalau kita masih tak cari Allah Subhanahu wa taala, takut kita. Tapi jangan fikir tentang orang lain ya. Jangan pula kita duduk fikir tak ya juga patutlah si Zainab tu kan, contohlah minta maaf lah kan. Bukan tak ada kena-mena dengan yang hidup atau yang mati lah kan. Patutlah si Zainab tu kan asyik nak menari dekat Pasar Gilang tu. Pantang ada band kat depan Pasar Gilang tu. Joget je kat situ. Contoh macam itu. Kan? Itu asyik pergi bazar je tu. Tak boleh habis tu. Nah, jangan fikir tentang orang. Fikir tentang kita sudah cukup. Untuk orang lain, kalau ada teman-teman yang kita macam, ya Allah, Ustaz cakap gini, teringat teman kita macam gini, kita doakan mereka sudah. Itu sudahlah. Doakan mereka sudah. Ala kulli hal. Ada kala Nabi dapat wahyu bila Nabi dalam perjalanan. Ada kala bila Nabi tengah jalan dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi terdiam. Dan Nabi terdiam, itu nanti
para sahabat daripada belakang akan nampak Nabi punya bahu ni dia akan terturun. Seolah-olah macam ada berdebat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti sahabat akan diam. Mereka tahu Nabi sedang dapat wahyu. Ada kala bila Nabi atas tunggangan, pernah Nabi di atas tunggangan, atas unta, wahyu turun. Unta tu tersungkur. Berat. Tapi tersungkurnya unta tu tak ada sampai jatuhkan Nabi SAW. Tak. Waktu tu Nabi tengah diam, orang akan nampak badan Nabi tu akan apa kejung. Kejung, stiff. Kejung. Lepas tu Nabi punya bahu tu akan terturun seolah-olah macam ada benda berat yang hempap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bila berlaku atas unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta Nabi tu terduduk. Kerana tak boleh tahan beratnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah menceritakan kepada para sahabat bila wahyu nak datang itu Nabi akan dengar seolah-olah bunyi loceng, bell. Tapi jangan bayangkan macam api aiskrim ah. Ah, tak tahu tengah puasa kan terbayang api air gini 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 gini. Tak sama jauh tak sama. Itu Nabi akan dengar bunyi loceng. Dan bila itu berlaku Nabi itu akan masuk alam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jasad Nabi di situ tapi roh Nabi tak ada. Jadi untuk Nabi SAW itu benda biasa. Kadang Nabi itu duduk dengan para sahabat. Eh, itu Nabi kalau berbual, para sahabat menceritakan, itu kalau Nabi berbual, contoh urat urat leher Nabi itu tegang. Itu Nabi kalau berbual tu benda yang serius. Hakikat jasad Nabi depan kita tapi roh Nabi tak. Roh Nabi itu mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sebut hal. Kalau dalam dalam istilah ahli tasawuf, orang kalau dia tengah zikir atau mungkin seorang guru atau mursyid itu tengah berbual, tiba-tiba dia berbual benda yang kita dengar macam, wih, ni cakap high level ni kan. Itu dia masuk hal. Kadang dia berbual dia tak perasan, dia berbual tentang benda yang sebenarnya alam dia dengan roh. Eh, kita dengar contoh macam ada kita pernah dengar orang kata ada guru-guru kita bila dia ceritakan kepada kita tentang Ratibul Haddad, nanti dia ceritakan pernah guru kita dulu dia cakap dia dulu nanti dia cakap kita tak okay, Ratib ni kena baca je jangan tak baca je dan sebagainya tu dia berbual tu lepas tu dia, dia orang kata tu seolah-olah dia itu apa bahasa orang kata kalau kita cakap sesuatu habis tu cakap apa tu macam mencarut gitu tu. Ibarat macam mencarut tapi bukan mencarut. Ha? Ha. Dia kata macam saya dapat daripada Imam Al-Haddad bila saya baca Ratibul Haddad Imam Al-Haddad datang rumah Imam Al-Haddad kata jangan tutup tingkap buka tingkap supaya keberkah ratib ni kena kepada jiran dia cakap tu kepada kita tau jadi bila kita dengar kita macam Imam Al-Haddad datang rumah dia kan betul tak tapi dia tak sadar bila dia cakap tu kenapa dia melaluinya jadi bagi dia itu benda biasa. Macam kalau kita, maaf sebutlah, orang kalau rajin pergi luar negara, pergi cuti, tiap-tiap tahun dia mesti kena pergi cuti. Dan dia pergi cuti tempat semua extravagant tau. Kan dia tak ada pergi macam pergi, maaf lah bukan saya nak pandang rendah dah. Dia macam bukan pergi JB, pergi Batam bukan tau. Dia pergi semua kes kalau cakap tu naik buku, naik gunung, kan? Ini cuti, oh itu sebab pergi laut, tengah-tengah laut sebagainya itu. Kadang bila dia balik dia ceritakan kepada kita. Dia cerita tu seolah-olah macam dia masih dekat dekat sana. Kita bila dengar tu macam, ya ke? Ya ke? Ya ke? Kita dengar macam gitu. Dia cakap tu seolah-olah macam dia masih kat sana. Tapi kita percaya pasal apa? Memang dia pergi ke sana. Cuma kita tak dapat gambarkan pasal kita kat Singapura. Dia kat sana kan. Dia cakap macam gitu. Jadi ada kadang-kadang orang dia masuk hal itu. Guru-guru kita kalau masuk hal itu. Percakapan macam kita. Macam Habib Omar pun sama. Habib Omar itu kalau kita tengok Habib Omar berbual. Kalau Habib Ahmad dah tengah sampaikan tausiah, itu kalau tutup matanya lama tu kita tahu itu dah masuk hal ni itu. Kerana bila Habib angkat tangan doa pada Allah Taala, tu bila dah pekik nama Allah, kalau mata Habib yang hitam tu naik ke atas cuma nampak putih je matanya itu tanda dia tengah masuk hal ni itu. Ha. Jadi orang-orang sebegini tu kadang-kadang bila dia berbual, kita dengar, berbual dia tak pernah benda sama. Selalu bila kita dengar, dia cakap semua benda baru. Walaupun mungkin bila kita fikirkan balik, ya Allah, sebenarnya benda cakap tu benda yang kita tengok benda yang sama lah. Tapi apa dia sampaikan tentang benda tu, benda yang baru. Itu namanya hal. Allah berikan kepada golongan-golongan tertentu. Jadi itu Allah berikan kalau bagi Nabi SAW wahyu. Kalau kepada mereka yang datang selepas Nabi SAW, itu Allah berikan hal kepada mereka. Jadi hal itu H-A-A-L lah, hal kita panggil hal. Eh, Itu keadaan
Jasadnya hadir dengan kita tapi rohnya tidak. Rohnya tidak. Cuma kalau ini datangnya daripada orang-orang soleh, jangan kita mempermainkan. Kalau datangnya daripada orang soleh, jangan kita mempermainkan. Untuk orang bila kata, orang kan sekarang pada hari ini kan lantang mulut. Kalau cakap pasal orang-orang wali atau orang-orang soleh itu, wah seolah-olah macam dia tu lebih faham daripada orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kadang-kadang cakapnya itu, kerana dia dah biasa alamnya dengan Allah Ta'ala. Zikirnya dengan Allah. Jadi bila dia berbual, kadang-kadang dia lupa dia dengan manusia. Jadi cakapnya itu. Macam orang kalau selalu berbual dengan jin lah. Dia berbual dengan kita manusia biasa, kan? Kita yang tak boleh nampak jin. Dia yang selalu seru jin, kan? Maka dia terasa macam dia apa? Kita dengar, ni macam berbual lain macam hari ni, cara dia cakap gitu kan. Betul tak? Pasal apa? Dia dah terbiasa berbual dengan alam, alam sebegitu. Macam kat Indonesia kan ada seorang yang berbual bahasa semut, tahu tak? Saya tak mau sebutlah nama dia tu. Kat Indonesia tengah viral lah. Dah viral dah setahun lebih dah viral dah itu. Dia tu gunakan bahasa Suryani. Kan? Dia berbual, boleh berbual dengan semut, boleh berbual dengan ni, boleh berbual dengan tu dan sebagainya itu. Dijemput di merata tempat di Indonesia itu. Kan? Dia seorang je, dia kata dia seorang je boleh berbual dengan binatang-binatang bahasa Suryani. Bahasa asal usul dia katakan, bahasa asal usulnya itu. Kan? Kita bagi kita tak pening-pening lah. Ustaz bahasa apa? Ustaz bahasa apa? Dalam kubur persoalan kita bahasa Arab. Kita masuk surga bahasa Arab. Quran turun bahasa Arab. Titik habis. Dah. Tak payah pening-pening. Ini orang-orang kadang-kadang bila datang dah terlalu biasa sangat duduk dengan alam mereka tu sendiri. Kadang-kadang bila berbual tu banyak benda meripik melatah. Cakapnya semua tak masuk akal. Berbual dengan semut, berbual dengan apa sebagainya itu. Berbual dengan diri sendiri itu lagi penting. Berbual dengan semut. Semut tu pun kau tak ada kerja lain nak berbual dengan aku. Subhanallah. Taib. Seterusnya dikatakan kelebihan bulan Ramadan. Mengenai kelebihan bulan Ramadan, Rasulullah SAW telah bersabda, Ramadan ila Ramadan, wal Jum'ah ila Jum'ah, was salatu ila salah, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Daripada satu Ramadan ke Ramadan yang lain, daripada satu Jumaat ke Jumaat yang lain, daripada satu solat kepada solat yang lain, mukaffiratun, iaitu kafarah, menjadi penebus dosa. Jadi kita daripada Ramadan tahun lepas sampailah Ramadan tahun ini, kita sebenarnya dalam keadaan kafarah. Allah ampunkan dosa kita. Jumaat lepas dengan Jumaat akan datang, kita dalam keadaan kafarah. Tadi pagi solat subuh, sekejap lagi solat zuhur, kita dalam keadaan kafarah. Maknanya apa? Kita senantiasa dalam keadaan Allah nak tebus dosa kita. Allah nak bersihkan dosa-dosa kita. La idza jatuni batil kabair. Selagi mana kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi Alhamdulillah, ini satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi di sini kita lihat dia, Allah kenalkan dirinya kepada kita. eh, Itu dengan penuh kasih sayang. Jadi bagaimana seseorang hamba itu takut kepada Allah, takut kerana authority. Tak kan? Eh, Jadi contoh macam kita ni, kita ada teman-teman, ada sahabat-sahabat dalam kehidupan kita. Kawan kita, Masya Allah, uh, kawan yang baik, teman yang baik, yang ajak kita pergi majlis sama-sama, yang ajak kita solat bersama-sama. Dia kawan yang baik lah, subhanallah. Eh? Satu benda yang kita takut antara kita dengan dia adalah apa? Kita takut kalau kita kecilkan hati dia. Itu yang paling kita takut sekali. Pasal apa? Itu detiknya. Kalau aku dah terkecilkan hati dia, nanti dia pun dah tak nak jadi kawan aku. Nanti dia jauhkan diri daripada aku. Nampak tak? Takutnya itu di situ. Kenapa takut itu boleh datang kat situ? Kerana awal kita dengan dia baik-baik je. Kita dengan dia baik, penuh kasih sayang. Kira macam culuk gua habis lah. Kawan baik habis lah. Kan? Jadi sama juga kita ni, bila Allah Taala kenalkan diri kita, kenalkan dirinya kepada kita, Allah kenalkan zat Allah kepada kita tu dengan pengenalan kasih sayang. Karena itu kita mulakan segalanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bukan dengan siksaannya Allah Taala itu tidak, tapi siksaan Allah Taala itu tetap ada kepada orang yang sengaja menjauhkan diri daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa syahrus sabar wa sabru thawabuhul jannah. Nabi mengatakan tentang bulan Ramadan adalah bulan kesabaran.
Sabar terhadap apa? Sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Bukan sabar terhadap maksiat, tak. Bulan Ramadan, maksiat tu jauh. Penat kita kalau nak fikirkan tentang maksiat. Ketaatan tu banyak, subhanallah. Kita ada waktu, Allah kasih kita waktu nak baca Quran, nak iktikaf kat masjid, nak apa. Banyak waktu tu, senang. Tapi sabar tak kita? Sabar. Kenapa kita rasa susah? Nak buat ibadah, kadang kita dalam bulan Ramadan nak buat ibadah, itu kadang-kadang terasa susahnya. Susah kerana apa? Apakah ada kesusahannya? Tidak. Tak ada kesusahannya. Tapi kerana kita tengah berpuasa. Jadi kadang-kadang dia punya liat dia, kadang-kadang dia punya alamak tengah puasa, nak baca Quran, nanti ngantuk. Kan? Ngantuk Ramadan dengan ngantuk luar Ramadan kan lain. Pukulan dia lain tau. Oh lain, subhanallah. Kalau ngantuk luar Ramadan itu memang ngantuknya ngantuk lalai. Tapi kalau ngantuk dalam Ramadan tu memang ngantuk ibadah. Tapi tolonglah jangan betul-betul ustaz cakap ngantuk ibadah kan. Asal ngantuk je alhamdulillah ibadah daripada Allah. Ngantuk je ibadah daripada Allah Ta'ala. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah kena sabar. Eh, Dalam Ramadan kita nak buat ibadah. Contoh ibadah puasa. Ada ibadah puasa tu datang dengan ujian. Ujiannya mungkin ujian cuaca. Ujian ini. Jadi kita bekerja, kita punya kepekerjaan kan masing-masing berbeza. Ada orang kerjanya kena bawah matahari panas. Ada orang kerjanya dalam aircon. Dua-duanya kena sabar. Yang bawah matahari panas, kena sabar bila haus. Yang dalam aircon, kena sabar bila sejuk. Kena sabar bila apa tu, bila ngantuk. Senang ngantuk kan. Kalau dalam sejuk tu senang ngantuk. Subhanallah. Jadi sabar. Sama juga bila kita pergi tarawih. Kadang hati berkobar-kobar nak pergi tarawih. Sampai kat masjid pula, alamak 20 rakaat. Contoh gitu. Dah 20 rakaat yang bawa pula, alamak imam ni. Kita dah macam, alamak ini punya imam bawa. Suara dah lah tak best. Slow pula tu dia baca. Sabar. Tapi sabar kita, subhanallah. Habis tak? Habis juga 20. Kan? Habis juga 20. Subhanallah. Dan ganjaran kesabaran ialah masuk syurga. Bila kita sabar, maka Allah berikan kepada kita syurga. Masuk syurga di sini keridaan Allah Subhanahu wa taala. Sabdanya lagi, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Kita sekarang di awal Ramadan. Jadi awal Ramadan rahmah. Kasih sayangnya Allah Taala. Ini kita baru nak mula puasa kan. Jadi normal bila baru-baru mula nak puasa, dia punya penat, dia punya ngantuk, dia punya pukulan ngantuk yang lain macam. Ni sekarang kita tengah merasakannya itu. Sakit-sakit kepala kan. Ada orang itu dia selalu kena kopi, kopi, kopi kan. Tak kena kopi, sakit kepala datang. Kan? Ada orang dia tak boleh banyak menguap. Bahasa banyak menguap, sakit kepala datang. Pukulan awal Ramadannya itu sekarang. Tapi Allah Ta'ala letakkan kita dalam keadaan rahmat itu hari-hari hujan. Subhanallah. Padahal minggu lepas, ingat tak? Sebelum hari raya Cina, punya panas terik dia, ingat tak macam-macam? Jemur, boleh cuci baju 2 kali tau sehari itu. Kering baju tu, subhanallah. Eh? Saya masih ingat dia punya panas. Saya cakap dengan isteri saya, ni kalau masuk Ramadan panas macam gini, aku yang kering. Bukan baju kering, aku yang kering. Panas kan, subhanallah. Tapi bila kita masuk Ramadan, ya Allah, sejuk, subhanallah. Allah kasih hujan, subhanallah. Jadi itu rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awsatuhu maghfirah. Dan tengahnya itu pengampunan. Kenapa pengampunan? Nah, ni sekarang kita tengah rahmah. Kita tengah gear, tengah nak naik untuk merasakan kenikmatan ibadah. Nanti bila dah tengah, dah puasa 10 hari, dah ibadah, dah tarawih 10 malam, nanti bila masuk pertengahan, ya Allah, kita tengok, kita nak minta, apa tu, pergerakan kita, semuanya pergerakan yang apa tu, mengkail kasih sayangnya Allah Ta'ala. Kita nak, semuanya adalah untuk nak dapatkan pengampunan Allah, pengampunan Allah, pengampunan Allah. Tu yang kita nanti dah mula rasa tau, pergi tarawih, best. Puasa hari-hari best. Baca Quran dah girik. Apatah lagi bila baca Quran dah pertengahan. Contoh kalau satu hari satu juz, satu juz, satu juz kan. Sekarang dia tengah naik tau. Tengah mendaki kan. Sekarang baru juz kedua, juz ketiga, juz keempat kan macam. Jauh lagi lah. 26 lagi lah nak kena habiskan lah. Kan gitu kan. Nanti bila pertengahan dia tengok. Dah 15 juzuk lah. Alamak dah setengah. Kan. Dia tak fikir 15 tau. Dia fikir dah setengah Quran. Bilin lagi. Lagi setengah. Oh itu dah happy tau itu. Subhanallah. Jadi maghfirah, pengampunan. Nah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, natijah dia adalah apa? Ringan kita ibadah. Bila kita dapat pengampunan Allah, maka gila nak ibadah ringan. Barang kita akan senang nak ibadah pada Allah taala. Kerana kita dapat pengampunannya Allah taala. Wa akhiruhu itqan minan nar. Dan akhirnya Ramadan itu merdeka daripada api neraka.
api neraka. Jadi maksud merdeka daripada api neraka. Apa yang buat kita boleh kena masuk api neraka? Bila kita malas ibadah. Malas ibadah, sombong dengan Allah, jauh dengan Allah. Ini semua sebab kita boleh masuk api neraka. Di hujung Ramadan, kemalasan ibadah kan dah hilang. Kemalasan ibadah dah hilang. Malas puasa, fikir pasal Allah, mak besok puasa lagi, dah hilang dah tu. Kan? Termasuk juga di hujung-hujung Ramadan, kita akan perasannya, kegembiraan hakiki tentang Ramadan itu dah mula kick in. Gembiranya tentang Ramadan. Sampaikan apa? Bila orang cakap kepada kita, Ramadan tak lama lagi akan pergi. Oh, bila kita dengar tu je, hati kita rasa macam sedih. Kita tengok kalender kan, tinggal berapa malam nak tarawih. Kita akan rasa sedih kat situ. Eh? Tapi itu tanda apa? Kegembiraan dalam hati bahawasanya kita ni dah merdeka daripada api neraka. Bila kita dah rajin ibadah. Subhanallah. Kan? Wa ala kulli hal, sekarang kita masih di tahap pertama, awaluhu rahmah. Nanti minggu depan kita jumpa, kita dah nak masuk awsatuhu lah. Minggu depan kita jumpa, kita dah hari ke berapa? Ni hari keempat. Empat campur lagi 7 hari, 11 hari. Dah setengah Ramadan lah. Minggu depan kita jumpa. Sekejap aja ni, sekejap. Ramadan ni akan akan berlalu ni sekejap sangat, subhanallah. Saya bila duduk sini dengan cici ada di hadapan saya, masih teringat Ramadan tahun lepas. Kan? Macam barulah bulan lepas kita duduk macam gini kan, subhanallah. Taib seterusnya, sesungguhnya Allah Ta'ala kerap memerhatikan kaum muslimin pada malam pertama dari bulan Ramadhan. Siapa yang mendapat perhatian Allah Ta'ala dan saya tidak disiksanya, dan seterusnya dia mengampunkan mereka pada malam akhir daripada bulan Ramadhan. Ya, orang kalau tak sia-siakan awal Ramadhan, akhir Ramadhan tu Allah takkan sia-siakan kepada dia. Pengampunan Allah tu senang kepada dia. Bahkan ada ulama mengatakan apa? Pengampunan Allah itu ke atas setiap perbuatan dia. Hatta makan kurma tu pun mendapatkan pengampunan Allah Ta'ala. Sampai gitu sekali. Sampai gitu sekali. Nah, Allah punya maha pemberi, penyayang, nak kasih pengampunan. Itu sampaikan dia gigit korma tu pun Allah kasih dia pengampunan. Subhanallah. Kan itu disebut oleh Nabi SAW, lissaimun farhatan. Bagi orang berpuasa tu ada dua kegembiraan. Yang pertama farhatan yang pertama dia punya kegembiraan bila dia buka puasa. Yang kedua kegembiraan bila dia bertemu dengan Tuhan dia. Kita nak buka puasa, mana ada orang buka puasa sedih? Tak ada kan? Wah, sedih kalau dengar lagu raya, memang sedih. Jangan dengar lagu raya. Betul lah. Dia nak buka puasa, jangan kita, maaf kata ya, uh, sekarang radio bagus. Alhamdulillah. Nak buka, kalau bulan Ramadan je lah nampak dia tu kan. Nak buka puasa tu ada tazkirah, ada apa itu. Jadi kita tak sedih sangat. Alhamdulillah. Dia buka puasa tu jangan sedih-sedih. Jangan sedih-sedih bila kita buka puasa teringat alamak ni tak ada, tu tak ada. Kadang sedihnya bukan pasal orangnya tak ada, sedih pasal makanan tu tak ada. Kan? Ada orang tu dah hujung-hujung Ramadan. Aku ni dah nak 30 Ramadan, dah belum terasa roti John Bazar. Dia cakap macam gitu. Aku belum terasa air katira. Itu dia sedih itu masa tu. Belum terasa tu. La ilaha illallah. Gembira. Gembira. Karena itu waktu berbuka puasa tu lah waktu yang menggembirakan. Nampak kurma pun happy walaupun tak makan. Nampak kurma pun happy. Subhanallah. Yang kedua, farhatan liqa'i rabbih, iaitu kegembiraan bila dia bertemu dengan Tuhan dia. Bila dia bertemu dengan Tuhan dia, tarawih lah. Kerana itu waktu buka kita tak ada lama-lama. Kenapa syariatnya buka puasa tu sekejap je? Tak ada orang pernah persoalkan, belum pernah ada orang yang persoalkan. Kenapa tak Allah Ta'ala datang ke waktu buka tu bila isyak? Kan boleh makan lama sikit. Betul lah. Oh, datang ke waktu maghrib. Dah maghrib nak semayang pun, nak isyak lagi, nak tarawih lagi tu. Makannya sikit je. Makan banyak tapi waktu makan tu sikit pendek aja tu. Kerana hakikat makan tu tak perlu makan banyak-banyak. Dan orang kalau dah merasakan kegembiraan yang hakiki, iftar dia tu ala kadar je lah orang kata lah. Asal dapat buka puasa, batalkan puasa, dah habis. Dah. Selain daripada itu kita nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu jangan komplain kalau masjid waktu buka dia pendek, jangan komplain. Kan? Kalau masjid tu 15 minit, 20 minit waktu bukanya itu. Ada orang aduh, dengan bibir-bibir dia muka-muka. Kan? Allahu Rabbi. Bila makan dulu. Tak sempat nak buka. Itu makanya itu. Kan? Subhanallah. Memang waktu buka tu tak sepatutnya lah.
Lama pasal apa? Tak patut kita makan banyak. Banyak. Nak makan banyak boleh. Nanti bila lepas tarawih, makanlah banyak-banyak kita nak. Sebelum tu jangan. Sikit-sikit aja ala kadarnya itu. Subhanallah. Kan? Saya ada fikir tau. Cakap, kita nanti bila buat iftar, yang kita selalu makan ringan dulu. Tu kita solat maghrib, kita solat tasbih kan. Lepas solat tasbih, sambung buka lagi kan. So, cakap isteri saya, cakap, apa kata tahun ni, kita jangan kasih diorang makan lepas, lepas solat tasbih. Lepas solat tasbih tu ratib sampai sampai tarawih. Isteri saya kata, jangan zalim dengan orang bang, tak baik. Dia kata. Nah, pasal memang kita tahu kita tak mampu. Walaupun kita kira lepas dah kita awal buka buka ringan tu, buka kurma, buka apa-apa yang ada tu kan. Lepas solat tasbih tu mesti ada orang yang mesti nak makan lebih sikit. Ya kita faham lah orang kerja kan. Lainlah kalau awak satu hari suntuk Ustaz, kita hari kita tidur satu hari Ustaz. Jadi lepas tasbih terus dengan ratib, okey itu lain lah. Tapi kalau tak boleh. Mesti kena kasih ruang untuk orang makan. Cuma yelah orang makan tu dah pendek kan. Solat kita solat tasbih suruh kita habis kan lagi nak azan isyak tu 15 minit kan. Tak banyak waktu kan. Jadi kita makan apa yang kita mampu saja. Wa ala kulli hal. Jadi memang kegembiraan itu akan ada bila kita dah tak sabar nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Jibril alaihi salatu wasalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadhana falam yughfar lah ab'adahu Allah, qul amin." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam doa ke atas satu doa yang mana malaikat Jibril mengatakan, siapa yang bertemu bulan Ramadan sedang dia tidak diampuni Allah, nescaya dia akan dijauhi Allah dari rahmatnya. Lepas tu kata malaikat, katakan amin. Nabi pun mengatakan amin. Di sini kita akan fikir, tak tergamak ya Nabi SAW doakan macam gini, aminkan macam gini. Eh, Nah, kenapa Nabi sanggup aminkan? Kerana bila datang bulan Ramadan, Allah dah permudahkan banyak urusan kita. Jadi kalau seseorang itu jauh daripada Allah Ta'ala, bukan salah syaitan, bukan salah sesiapa, salah dia sendiri. Dia nak jauhkan dirinya daripada Allah, sedangkan Allah dah tebarkan sebesar-besarnya nikmat untuk dia. Jadi di sini mudah-mudahan kita dipelihara daripada Allah Ta'ala, daripada golongan orang-orang yang dijauhi daripada ampunannya Allah. Apakah ciri orang-orang apakah ciri-ciri orang yang dijauhkan daripada ampunannya Allah? Yang pertama datang Ramadan, itu datang Ramadan itu tidak lain tak bukan hanya untuk nak puaskan nafsu dia. Datang masuk Ramadan seakan nak puaskan nafsu je. Seakan nak tak sabar bazar. Termasuk orang yang bila datang Ramadan, na'udzubillah min zalik, hanya nak cari keuntungan je daripada bulan Ramadan. Itu orang dia jauhkan pengampunan daripada Allah. Dan kita lihat orang macam gini, memang waktunya tak ada waktu ibadah. Fokusnya kepada apa? Cari untung je. Orang kalau nak untung kat pasar, maaf kata bukan letak harga je untuk untung. Waktu dia pun nak kena lama, betul tak? Dia tutup bazar pukul berapa? Dia buka pukul berapa? Ni lepas ni kelas ni, lepas habis kelas ni, kalau awak jalan kat pasar, dah buka pun. Sedangkan kita buka puasa lagi 7 jam lagi. Baru kita buka. Tapi dah buka dah. Iaitu kalau kita gunakan hukum akal, apa hal lagi 7 jam nak buka, makannya dah siap. Faham tak di sini? Ha? Petang kan, sebelah petang-petang baru bukanya itu. Jadi kalau kita kat sini sekarang, yalah, tapi bukan kita ajar untuk sangka buruk dengan orang itu. Tidaklah, bukan. Tapi siapa nak beli? Walaupun orang kata tak apalah biar orang beli awal-awal. Jadi orang boleh buat balik buat buku sebagainya itu. Bukan itu manfaatnya itu. Tapi kerana diizinkan daripada awal, yang penjual-penjual ni dah izinkan daripada awal. Jadi akhirnya masyarakat rasa macam it's okay lah. Itu dia. Cuba kalau para penjual ni menggunakan akal berdasarkan iman. Aku buka awal-awal, eh, untuk orang beli makan. Buat apa aku jual sekarang? Cuba aku buka pukul 3. Cuba aku buka pukul 4. Masyarakat akan lama-lama akan faham kan? Maksud masyarakat akan faham. Aku tak patut pergi pasar pukul 12. Gila punya kerja nak pergi pukul 12. Mana buka? Nak pergi nanti pukul 3, pukul 4. Macam gitulah pemahamannya itu. Macam orang pergi pasar. Mana ada orang pergi pasar malam-malam? Faham? Melainkan pasar malam tu lain lah. Mana ada orang beli ikan malam-malam? Orang beli ayam malam? Tak ada. Orang kalau nak beli ikan ayam tu pagi. Tapi kalau ada pasar yang dia buka waktu malam, mentaliti orang sana tu, oh malam ada pasarnya itu. Jadi sama juga kita di sini, ya ini apa tu? Kalau kita
Kalau kita benar-benar menghidupkan yakni kalau kita apa tu inginkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jauhkan diri kita daripada hal-hal yang sebegini ya. Yang mana orang apa tu dia mengutamakan hawa nafsu dia itu dahulu. Kan? Mengutamakan hawa nafsu dia itu. Ada orang kata, Ustaz, saya kenapa Ustaz dah halang kat Gilang ni kan beli awal-awal lah. Jadi, yalah, ni adalah apa tu, beli awal jadi nanti balik, senang dah tak payah fikir nak datang beli lagi. Yang jadikan kebiasaan. Ni benda jangan jadikan kebiasaan. Nanti lama kelamaan nanti dia akan jadi apa tu? Dia jadi penyakit lah dalam diri kita. Padahal makannya pukul 7 tapi pukul 12 dah beli makan. Pelik itu subhanallah. Tak mau biasakan itu. Tak mau biasakan itu. Tapi itulah Ustaz, dah lah kat Gilang. Nampak dia akan kasih alasan tu. Dia akan mula kasih alasan banyak. Beralang kat Gilang Ustaz. Kuda tu dah buka dah Ustaz. Nak dapat tu susah tu. Sedap-sedap ni susah lah. Itu kat daerah sana tak dapat orang macam gini. Sini punya je sedap lah. Subhanallah. Kan? Kan? Jangan ikutkan sangat benda gini. Tak bagus. Tak bagus. Eh? Ada orang yang dalam Ramadan hanya nak cari keuntungan dunia. Allah akan jadikan waktu dia itu penuh dengan hanya nak dapatkan keuntungan dunia je. Itu je. Sampaikan waktu yang patut dia tutup, dia buka. Waktu patut dia buka, dia tutup. Itu keadaan dia itu. Waktu yang patut kita tutup, contoh waktu terawih. Kan? Waktu terawih. Bazar patut tutup. Lagi-lagi yang dekat dengan masjid. Tahu-tahu lah kat mana saya cakap ni. Kan? Bazar yang paling dekat dengan masjid. Patutnya tutup. Menghormati waktu terawih. Tapi nanti rugi tak adanya itu. Kau fikirkan usaha kau sedangkan kau lupa yang memberikan rezeki itu Allah Taala. Rumah dekat belakang dia. Kan? Yang Maha memberi rezeki rumah dekat belakang dia. Tapi kau fikir yang kalau kau tutup tempat kau, rezeki kau akan disekat. Apatah lagi kedai kau betul-betul kat pintu masjid. Kadang saya tak sedih kita tengok tu kan. Itu kan kat masjid. Yalah, kita tahu kat mana lah bazarnya betul-betul dekat pintu masjid. Kadang waktu azan, ya Allah lagu-lagu dia. Kadang tengah azan, pekik. 3.10, 3.10, 3.10. Mari, 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 mari. Panas, 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 panas. Itu kan. Dalam tengah azan. Dalam tengah orang baca Quran. Ya Allah. Tak ada adab. Tak ada adab. Subhanallah. Kita yang tengah solat tarawih kat dalam tu boleh dengar atau panggilan. Akhirnya lupa amin. Imam tu waladhdallin terdengar kalau panas 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 3.10 3.10 3.10 kan panggilan kat tempat lainnya itu. Ya Allah Rabbi. Kan? Tapi ni benda maaf kata kita tak boleh cakap. Kita cakap orang marah. Kan? Kita cakap orang marah. Nanti orang yang lagi yang jualan kata suka hati gitu lah. Bukan awak bayar sewa saya. Saya yang bayar sewa dan sebagainya. Alah kuliah. Susah nak cakap sekarang. Kan? Jadi di sini Allah berikan kita kebijaksanaan pandai-pandailah pilih. Pandai-pandailah pilih. Subhanallah. Saya ada tahu satu kedai yang berdekatan dengan Masjid Sultan. Tak mau cakaplah kedai mana. Kalau awak tahu, tahulah. Tahu-tahulah itu. Dia awal mula jual kedai dia kecil je. Sekarang Allah anugerahkan kedai dia besar. Tapi sampai hari ini dia punya jaga adab waktu dia itu saya respect lah. Waktu solat tutup. Waktu solat tutup. Kalau bulan Ramadan dia buka pukul 5, pukul 6 baru dia buka. Dia tak buka awal. Eh? Dan kalau waktu tarawih dia tutup. Dia akan letak notis kat luarnya itu. Waktu tarawih tutup. Nak beli datang lepas solat tarawih. Dia buka. Tapi kedai dia selalu panjang. Yang tahu-tahu saya tak mau cakap kedai dia itu. Dan orang dia sampai hari ini kita kenal orang dia lah. Jadi dia memang dia kata kenapa Allah dah kasih kita. Yalah dia kata daripada segi keduniaan, daripada segi nikmat perniagaan Allah bagi kepada dia. Allah bagi kepada dia. Dan dia kata, ni sekarang Allah bagi kedai saya ni dekat dengan pintu masjid. Ni Allah dah bagi saya, sekarang saya kurang adab dengan Allah. Bila waktu solat saya buka kedai. Patut bila waktu solat, kedai saya tutup biar semua pergi ke rumah Allah. Nanti bila ibadah dah habis, saya buka kedai saya balik, orang nak datang, datanglah. Kan? Jadi pernah orang tanya kepada dia, kau tak risau ke? Ni kalau tengah timing terawih itu kan ramai orang lalu lalang kan. Kemudian kau bayangkan lah kalau satu orang beli harga dia mungkin $5, $6 contohnya itu. Datang mungkin dalam 1 jam itu ada 80 orang yang datang. Tak $400 untuk dia tu. Tak duit kan dia tu. Siapa yang nak kasih duit macam gitu aja? Betul lah, dia usahanya itu. Tapi bagi dia tak rezeki daripada Allah Subhanahu
wa taala. Eh, ah, antara kita yakin dengan tak yakin aja lah itu. Jadi dengan itu, dia katakan sebabnya begitu ialah pada bulan Ramadan lebih mudah dicetuskan sebab-sebab mendapat pengampunan dari bulan-bulan yang lain. Lantaran itu, tiada seorang yang diharamkan memperoleh keampunan pada bulan itu. Melainkan dia terlalu banyak memalingkan diri dari Allah Ta'ala. Dan sangat berat penentangannya, maka sebab itulah dia telah dijauhkan dan diusir dari pintunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami memohon perlindungan dan keselamatan dari kemurkaan Allah Ta'ala dan siksaannya serta segala balak bencananya. Ada sebuah riwayat menyebut bahawa semua pintu langit dan pintu syurga dibuka pada setiap bulan Ramadan. Manakala pintu-pintu neraka pula ditutup. Semua iblis dan syaitan dirantai kemudian diseret untuk dilontarkan ke dalam laut supaya mereka tidak dapat mengacau kaum muslimin dan merosakkan puasa dan bangun malam mereka. Pada setiap malamnya pula ada suatu suara menyeru, siapa yang mahu kebaikan, mari. Siapa yang mahu kejahatan, berambuslah. Subhanallah. Dari sini kita lihat Allah permudahkan kita banyak. Iblis, syaitan dirantai. Dilemparkan ke dalam laut. Jangan tanya saya laut mana. Eh, East Coast ke Changi? Tolong jangan tanya saya. Aku tak tahulah. Pokoknya pokoknya Allah limpahkan mereka ke laut itu supaya apa dijauhkan daripada manusia. Kenapa dilemparkan ke laut? Kerana laut itu bukan tempat manusia hidup. Jadi dibiarkan mereka di situ. Ah, dan lihat dia kasih sayang Allah Taala, rahmatnya Allah. Allah tak rantai mereka dalam api neraka. Ada orang katakan syaitan kena belenggu dalam api neraka. Fikir kalau dah masuk api neraka Allah kembalikan ke dunia ke? Tak, Allah takkan kembalikan ke dunia. Allah jauhkan mereka daripada kita. Karena itu datang Ramadan jangan suka duduk tepi laut. Faham? Ramadan jangan suka duduk-duduk tepi laut macam itu. Laut memang bukan tempat untuk kita duduk lagi-lagi waktu malam lah. Bukan tempatnya itu. Baik. Dan dikatakan apa tu setiap malam ada seruan. Seruan apa? Siapa yang mahu kebaikan mari. Karena itu kita pada bulan Ramadan, malam-malam Ramadan, walaupun kita dah tahu kita tak ke masjid, tak pergi tarawih, tapi dalam hati tak ada tergerak nak pergi mall, tak ada tergerak nak pergi lepak-lepak dengan kawan, tak ada. Tak ada gerakan itu tak ada. Bahkan kadang-kadang kita akan rasa serba salah bila kita tak pergi masjid untuk tarawih. Padahal kita tak pergi itu bukan pasal kita malas tau. Ada rukhsah. Kita ada keuzurannya itu. Nak pergi ya Allah. Macam mana nak pergi? Kita tengah sakit ni. Nak pergi tak boleh. Ya Allah nak jalan pun penat sakit sangat. Tarawih kat rumah lah itu. Kita bukan tak tarawih. Tarawih kat rumah. Tapi dalam hati tu rasa macam rugi sangat. Nampaklah tak dapat pergi masjid. Nampaklah tak dapat pergi masjid. Ada rasa ruginya itu di situ. Nah, perasaan itulah yang menunjukkan seruan itu sampai kepada kita. Sampai kepada kita. Dan sampai kita kalau fikir macam malam nak lepak pergi sini, nak jumpa kawan kat mall sini sebagainya itu. Kalau kita terfikir itu dan ada seruan dalam hati mengatakan kita akan rugi kalau kita buat hal tersebut, nah maka itu petanda bahawasanya seruan itu sampailah kepada kita. Riwayat yang lain pula mengatakan siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan satu solat fardu dalam bulan Ramadan sama diimbangi dengan 70 solat pada lain bulan. Siapa yang dekatkan diri dengan satu sunat dapat diimbangi dengan satu solat fardu pada lainnya. Jadi kita buat satu sunat dapat pahala fardu. Dapat satu fardu dapat 70 fardu. Subhanallah. Jelaslah bahawa solat sunat dalam bulan Ramadan dikira sama tingkatnya dengan solat fardu pada lain bulan dari segi pahalanya. Sedang solat fardu pula dilipat gandakan pahala ke atas fardu-fardu yang biasa ditunaikan pada selain bulan Ramadan sampai 70 kali ganda. Nabi SAW bersabda, "Man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa bulan Ramadan, jaga pada malamnya dengan penuh kepercayaan dan ketulusan ikhlas, nescaya diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Jadi subhanallah, nampak tak di sini bagaimana Allah punya kasih sayang kepada kita. Ramadan ni datang percuma. Kita tak perlu bertungkus lumus sebelum Ramadan untuk dapatkan Ramadan, tak payah. Tak perlu banyak, tak perlu 1,000 tahajud untuk dapatkan Ramadan, tak perlu. Tak perlu sejutanya duha untuk dapatkan Ramadan, tak perlu. Allah kasih kita percuma. Masuk je kita dalam bulan Ramadan, solat sunat tu Allah berikan pahala solat fardu. Jadi jangan kita malas-malas solat sunat. Jangan lagi kita nak pertikaikan 8 ke 20, 8 ke 20. Bayangkan subhanallah, satu solat sunat, satu rakaat dapat pahala satu fardu. Free tau.
Tak payah buat banyak-banyak tau. Apatah lagi imam dia kalau laju. Betul tak? Imam dia kalau laju, subhanallah. Eh? Jadi jangan kita apa tu masih nak mengira-mengira lagi berapa rakaat kita nak kena buat berdasarkan kekuatan kita, kemampuan kita sebagainya itu. Lah tak perlu. Buat aja, buat. Kekuatan tu akan datang selepas kita buat, bukan sebelum kita buat. Kerana itu dulu uh, guru kami mereka tegur, mereka mengatakan apa? Jangan kita ni contoh nak pergi tarawih, kita kata nak buat 8 ke nak 20 eh. Lepas kita rasa macam hari macam tak apa sihat sikit lah, buat 8 lah. Kan? Kekuatan kesihatan tu bukan datang sebelum ibadah. Kekuatan dengan kesihatan tu akan datang selepas ibadah. Tak percaya, cubalah tengah nak tarawih ni ngantuk tu. Ngantuk kadang-kadang yalah mungkin harinya ke kerjanya ke buat kita ngantuk. Nak solat tarawih tu ngantuk. You buatlah macam mana pun. You buat solat tarawih tu jadi makmum, jangan jadi imam. Tarawih imam ngantuk-ngantuk jadi imam. Bahaya kan. Langgar traffic light nanti. Kan? Jadi makmum. Nanti bila you dah habis solat tarawih, you akan realize tau ngantuk you hilang. Kan? Ngantuk you hilang. Kita solat, ada orang, saya tak boleh solat tarawih banyak ah. Pasal apa? Tadi makan lama. Saya kenyang sangat nak buat 20, tak boleh. Dia kasi alasan. Nak solat 20, makan banyak sangat lah. Kau buat je 20, kau tengok nanti lepas 20, kau lapar kau kenyang. Sebelum tarawih itu kenyang. Kenyang tau. Lepas tarawih itu, lapar apa? Lapar balik. Subhanallah. Jadi buat aja. Itu kekuatan tu akan datang daripada Allah. Saya tak bersihat lah nanti macam atau sakit kepala mana. Buat je. Buat solat tarawih itu. Jangan cakap saya buat 8 pasal setengah sakit kepala. Jangan. Buat aja. Kadang kita, maaf kata, yalah kita kadang-kadang tengah fikir lah kan. Mak ni nak buat 8 besok kerja pagi macam mana ya. Takut nanti balik lambat buat begini. Kadang bila kita fikir balik tak ada beza pun. Kenapa saya kata tak ada beza? Contohlah, dia buat 8 pasal takut tidur lambat. Besok nak sahur, lepas tu nak pergi kerja pagi, dia takut nanti kat kerja dia ngantuk ngantuk sangat. Buat 8, besoknya kat kerja, ngantuknya tak ada beza pun. Faham tak? Sama je ngantuk dia tu. Kan? Padahal nanti dia fikir, ya aku pada semalam buat 8 je, tapi ngantuk semacam lah. Nanti dia cari alasan lah. Ini mesti makanan lah, mesti cuaca lah, mesti inilah, mesti itulah, sebagainya. Lah. Kan? Pasal apa tu jangan fikir aku takut nanti besok bangun lambat sebagainya itu. Buat aja, buat. Izinkan badan kita itu untuk serahkan diri kepada Allah Taala. Buatlah. Ha? Nanti kita akan lihat kekuatan itu akan datang berkat daripada kita ibadah kepada Allah. Kesihatan itu akan datang berkat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tunggu sihat nak buat ibadah. Walaupun sakit, buat aja ibadah tu. Kesihatan itu akan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan, kemaafan insya-Allah. Dan semoga Allah izinkan kita menghidupkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya insya-Allah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتكياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسر لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih semua. Kita jumpa pada minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.